Pot Tuan Haji Master Yus. Dipersilakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, Allahumma yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa khabar semua? Hari pertama November 2025. Syukur, syukur alhamdulillah. Macam what do you feel? Apa perasaan tuan-tuan, puan-puan bila masuk hari ke-11? Sorry. Bulan ke-11 untuk tahun 2025 ni. Kan? Jadi pada malam ni first task. Task pertama, ambil pen, ambil buku. Bila tadi Syafiq dah interview kan. Hari ni berapa ramai yang dah gunakan aplikasi yang ada pada handphone masing-masing. Baik, itu task pertama. Task kedua, tuan-tuan ambil pen, ambil buku sekarang ni dan pastikan buku yang anda ataupun bos-bos kan, akak-akak, abang-abang sekalian adalah buku khas. Buku khas bila berada dekat dalam circle eksklusif Haji MY ni. Maknanya, maknanya sediakan satu buku khas. Apa yang tuan-tuan belajar daripada circle saya, jadikan dia sebagai satu buku. Jadi dekat situ tu nanti, tuan-tuan tengok nanti, 2 tahun daripada sekarang, apa yang jadi kepada buku itu tadi. Dia akan jadi satu buku ataupun satu kitab rujukan, dia akan jadi satu sejarah. Okey, baik. Jadi tarikh hari ini 1 November 2025. Baik, jadi sekarang ni, boleh tak semua orang ambil pen sekarang ni, tuliskan 10 perkara ataupun 10 pencapaian sepanjang 2025 ni. Tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-beradik saya semua ni, pertama, ambil pen. Kan, sekarang kita dah masuk, dah tinggal lagi 2 bulan yang terakhir 2025 ni. Jadi daripada Januari sampailah Oktober semalam, 10 bulan kita hidup dekat muka bumi ni, kan, apa 10 pencapaian, kan, pencapaian ni maknanya sama ada ianya ada melibatkan anda punya impian ataupun anda punya azam baru, kan, boleh tak senaraikan sekarang. Siapa yang dah tulis, siapa yang dah selesai, tulis itu 10. Tulis dekat bahagian komen 10. Right. Jadi, kenapa kita nak muhasabah balik? Kenapa kita nak muha Sarawak balik? Kenapa kita nak muha Selangor ni balik? Kan, sebab bila mana hari ni kita hidup tuan-tuan, kita tidak ada yang dipanggil sebagai scoreboard. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada tuan-tuan ni duduk di takuk yang sama bertahun-tahun ataupun ada some improvement. Saya bagi contoh tuan-tuan. Pencapaian saya untuk tahun 2025 ni antara dia, dengar antara dia. Macam mana saya punya akaun TikTok daripada 4,000 followers hari ni dah jadi berapa? Berapa? Siapa tahu saya punya followers dekat TikTok ada berapa? Daripada daripada sikit je video, hari ni dah setiap hari saya akan post video dekat TikTok. Itu pencapaian yang bagi saya sangat membanggakan untuk 2025 ni. Jadi itu salah satu. Salah dua dia, buat pertama kalinya saya pergi Turki, kan, menjejakkan kaki ke satu bumi yang hari ini ianya menjadi satu bumi sejarah bagaimana berlakunya yang dipanggil satu kerajaan kekuatan Islamiah pada satu masa dahulu, kan. So, tuan-tuan cuba senaraikan. Siapa yang dah selesai senarai, tulis 10. Kalau rasa tak nak selesaikan, kan, tuan-tuan pergi baring-baring dekat katil, tidur je lah. Kan, sebab apa? Kenapa saya bagi tahu macam ni? Kita nak tengok, kita nak ukur yang saya kata scoreboard tadi tu. Sama ada tuan-tuan hari ni adalah orang yang sama macam Oktober 2025 ataupun Oktober kali ni dia lain sikit. Ha, tak ada orang dah siap 10. Right. Jadi sementara tuan-tuan tulis ni, meh saya nak dengar. Ataupun meh dengar apa yang saya nak bagi tahu. Jadi sepanjang 2025 ni sebenarnya adalah satu ruang dan peluang untuk semua orang. Dia tidak ada faktor usia ataupun tidak ada faktor jantina ataupun tidak ada faktor-faktor yang melibatkan hari ni, kan, kita punya kasta-kasta ke, tak ada. Semua orang layak untuk improve diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita ada yang dipanggil sebagai break.
Tuan-tuan, brain ni anugerah yang Allah bagi kepada setiap manusia ni, dia tidak ada tokok bandingnya tau. Kenapa? Kenapa saya kata macam ni? Kenapa? Hari ni nak dibanding bezakan kita hari ni tuan-tuan dengan orang gila, jauh beza tau. Otak yang bagus hari ni, yang Allah pelihara, yang kita sendiri pun dapat secara percuma ni, sebenarnya macam mana hari ni kita nak maksimiskan kepenggunaan otak kita ni daripada hari ke hari supaya dia lebih bagus daripada sebelum-sebelum ni. Alright, Syafiq dah selesai 10. Dalam 40 orang ni, kan, hanya seorang je yang baru selesai 10. Baik, tulis. Baik, terima kasih. Tuan Julaili juga. Siapa selesai 10, bagi tahu. Kan, kalau tak ada, tulis setakat yang ada je. Kan, kalau dah blank tak tahu nak apa, tulis kat situ. Sebagai contoh, pencapaian untuk tahun 2025 ni aku dapat capai 3 perkara je. Tulislah 3 dekat bahagian komen tu. Yang baru masuk, yang baring-baring, yang tengah-tengah makan kan, tak payah. Tak payah masuk kelas HJMY ni sebab apa? Sebab attitude tu sama je yang mengakibatkan tuan-tuan duduk di takuk yang sama, di rumah yang sama, kan, di daerah yang sama, di level yang sama. Tuan-tuan tak payahlah. Kan? Kenapa saya kata tak payah tuan-tuan? Malam ni bukan kelas motivasi, bukan. Hari ni macam mana saya nak pastikan tuan-tuan, kalau sekiranya saya dah melepasi satu level, satu tahap, tahap level ni maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, sampai ke satu tahap yang orang mungkin nak capai tu dia jadi macam apa dia panggil, struggle tau. Tuan-tuan minta maaf kalau hari ni saya dah mencapai satu yang dipanggil sebagai time freedom. Ya, Alhamdulillah. Ramai orang hari ni tuan-tuan, dari segi masa dia masih lagi terikat. Kejap lagi saya cerita macam mana apa peristiwa yang berlaku pagi tadi, siang tadi ni. Ya Allah. Tuan-tuan, nanti saya ceritalah. Kena cerita sekarang. Kita sekarang lah tuan-tuan, sementara saya nak tengok nama-nama ni. Pagi tadi, siang tadi ada majlis apresiasi anak saya tingkatan 5 dekat Kelang. Itu sebab saya buat private session dekat Kelang. Tuan-tuan kena tahu, Haji MY ni dia sangat susah kalau dia nak keluar. Jadi kalau dia keluar tu, dia punya masa dia sangat mahal. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, Haji MY ni orang yang tidak perlu keluar daripada rumah pun, dia boleh dapat apa yang dia nak. Jadi kalau saya keluar je, maknanya saya punya masa sangat mahal. Alright. Jadi itu sebab saya offer tadi private session dekat Kelang, kan, tak ramai pun yang datang. Yang datang tu nanti saya bagi tahu apa yang dia dapat. Baik, tapi pada masa yang sama saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada 100 calon untuk SPM tahun ni. Sekolah anak saya ada 131 orang. Ada 5 kelas. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu dia adalah apa dia? Kan, bila saya datang, dekat sebelah kiri saya ada mak dan ayah yang datang, sebelah kanan pun ada mak ayah datang. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu adalah bila saya jumpa dengan anak saya, dia ada satu orang kawan dia tolong ambil gambar tau. Tolong ambil gambar. Eh? Nama dia nama dia tadi uh, apa nama dia tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat nama dia siapa. Saya ni agak susah sikit nak ingat nama orang. Itulah kelemahan saya lah. Kan? Tapi saya tak meletakkan kelemahan tu sebagai satu benda yang menolak saya ke belakang. Tak ada. Dan saya tanya dengan anak saya, Cha. Kan? Apa nama tu? Apa nama dia tadi? Ha, Tisha ke Kisha tadi tu? Saya tanya dengan dia, mak ayah dia tak datang ke? Dia kata tak. Kemudian tu saya terus tanya dengan pelajar tersebut. Saya kata, kan, kenapa mak ayah tak datang? Dia jawab apa tahu tuan-tuan? Kerja. Mak ayah kerja, dia kata. Bila dia cakap macam tu tuan-tuan, dan dikala anak-anak yang mak ayah dia datang tadi, majoriti mak-mak yang datang, ayah-ayah yang datang, dia bagi anak-anak ni tadi, kan, sejambak bunga, ada yang bagi hadiah. Setiap mak ayah yang datang, dia akan bagi, dia akan bawa dengan bunga tau. Jadi tuan-tuan bayangkan, anak-anak yang nak ambil SPM, yang mana tadi saya boleh consider sebagai hari anugerah lah, ataupun hari sebelum mereka nak berpisah. Kan, selepas ambil SPM nanti mereka akan keluar daripada sekolah. Jadi saya terus tergambar tuan-tuan, ya Allah, kesiannya anak ni. Kesiannya anak ni. Mak dan ayah dia tak dapat nak spendkan masa, sedangkan hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi, tuan-tuan, dalam ramai-ramai ada 130 orang, saya boleh kira ibu bapa, kan, boleh consider tak sampai separuh lah sebenarnya yang hadir. Jadi saya sedang bertanya-tanya dalam diri saya lah, kan. Tak kesian ke tengok anak-anak
yang nak menghadapi satu peperiksaan getir dalam kehidupan 5 tahun dia bersekolah, kan? At least kita nak support sekali je. Ataupun nak support pada hari penting dia je. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan semua jugalah, apa yang saya buat dengan anak-anak kami, setiap hari peperiksaan SPM dia, setiap hari itu jugalah saya sendiri akan datang ke sekolah. Kalau dia ambil 11 paper untuk pengetahuan semua ni, saya tak tipu. Tuan-tuan boleh tengok, follow saya punya social media. Kalau anak saya ada 11 paper, 11 hari saya akan datang untuk pergi jengah dekat sekolah dia. Sekolah anak kami sekolah asrama, anak saya sekolah asrama. Tapi anak apa nama tu apa pengetua pengetua mengizinkan parents datang kan pagi-pagi untuk support bila mereka berdiri untuk dengar taklimat, kemudian dengan bacaan doa, dengan sedikitlah penerangan sebelum nak masuk dewan. Tuan-tuan, Haji MY ni setiap anak-anak dia akan datang setiap kali ambil exam. Dan kebetulan anak kita orang ni dekat lah. Kan ada seorang tu yang masih dekat MRSM Greek sebelum ni. Kat situ saya tak dapat nak buat lah. Tapi yang dekat-dekat ni, dekat-dekat ni taklah jauh. Kan? Setidak-tidaknya tuan-tuan saya usaha. Dan saya buat perkara ni daripada anak-anak saya UPSR, PSRA. Setiap hari exam dia. Sehingga kan, saya ingat lagi masa UPSR, anak saya UPSR, saya pergi naik dekat dia punya kelas exam tu dekat atas. Saya bukan duduk, saya tunggu dekat depan kelas dia. Dan saya tak perasan ada tulis dekat bahagian depan tu, kan, kawasan larangan peperiksaan. Waktu tu saya jadi YDP sekolah, masa darjah 6, anak saya darjah 6, salah seorang dia, kan. Waktu tu saya jadi YDP, datang sebagai YDP, datang juga sebagai parents. Tuan-tuan, anak saya hari pertama dia masuk kelas bahasa Melayu, masa exam bahasa Melayu, paper bahasa Melayu. Lepas baca doa sebagainya, anak saya naik atas dan saya ikut. Dan semua pelajar naik atas, saya ikut, saya duduk berdiri dekat depan bilik peperiksaan. Punya jumutnya saya ni Saya berdiri kat situ, saya tengok anak kan. Kemudian bila kita tengok anak, tengok dia ketenangan sebagainya, bila saya turun dekat kantin, kan? Turun dekat kantin, saya tunggu dekat kantin sebelum nak saya beli surau, tiba-tiba datang seorang cikgu. Datang seorang cikgu, dia bagi tahu dengan saya, kan, Tuan YDP, cuma nak bagi tahulah, kan, kawasan Dewan Peperiksaan adalah kawasan larangan. Kami guru-guru pun tak boleh nak pergi, nak pergi dekat situ. Kecoh, kecoh satu sekolah, tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu dia apa? Nak bagi tahu dia, saya, apa istilah dia? Tuan-tuan, saya akan spendkan untuk anak-anak. Masa saya ataupun masa kami dengan anak-anak daripada diorang kecil sampailah hari ini diorang dewasa, kan? Kami tengok macam mana dia membesar depan mata kepala kami sendiri. Dan itu kelebihan satu nikmat yang orang lain tak ada. Orang lain tak ada, tuan-tuan. Alright? Jadi orang nak cakap apa, orang nak judge apa semua, kan? Bagi saya sebenarnya tak ada istilah sebab saya mampu buat dan saya boleh buat berbanding orang lain. Okey, baik. So, sementara tu alang-alang cerita ni kan. Ada lagi tak yang tak tulis apa-apa kat sini? Tuan-tuan, yang tulis ni, saya doakan tuan-tuan adalah orang yang paling layak untuk Allah makbulkan segala impian dan hajat tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Alright, baik. Jadi, pada malam ni, sebenarnya adalah proses pengulangan ataupun saya nak ulang balik apa yang saya pernah bagi tahu sebelum ni. Iaitu bagaimana hari ni tuan-tuan, bila Haji MY ni dah ada satu yang dipanggil kelapangan masa, kenikmatan masa yang orang lain tak ada. Dan pada masa yang sama Allah rezekikan juga masa yang saya ada ni Allah bagi dalam bentuk juga pendapatan. Which is masa saya mahal ni sebab apa? Sebab saya tak payah nak buang masa nak pergi pagi ataupun nak pergi redah jam, kan, perjalanan 1 jam daripada rumah pergi tempat kerja, tak ada. Saya tak payah nak buang masa, tak perlu nak buang masa macam tu tuan-tuan, tak ada. Saya boleh lepak duduk kat rumah, kan. Bila duduk kat rumah ni banyaklah aktiviti yang saya buat, kan. Pagi-pagi saya buat live, kemudian lepas live kita boleh breakfast bersama dengan isteri setiap hari tuan-tuan. Setiap hari. Kemudian kita buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh memanaskan badan, berpeluhkan badan. Kemudian ada kelas pagi lagi. Kemudian waktu tu dah boleh start trading. Kan? Setiap hari, tuan-tuan bayangkan. Dan dikala orang lain yang setiap pagi dia stres untuk meredah jam. Tiap-tiap pagi saya tak tahu apa yang kenikmatan dia pergi redah jam tiap-tiap pagi, jalan yang sama,
kereta yang sama, traffic light yang sama, bangunan yang sama. Saya tak tahu apa nikmat dia. Saya tak tahu. Tuan-tuan, minta maaf. Saya bukan nak merendah-rendahkan orang yang pergi kerja ataupun yang makan gaji. Tidak. Tapi hidup kita ni ada pilihan. Sekiranya pilihan ini, tuan-tuan, Allah letakkan kepada 40 orang ni, 40 orang ni Allah bagi pilihan. Pilihan dia apa? Pilihan dia adalah tak payah hari ni nak streskan diri. Hari ni kita boleh buat perkara yang kita suka dan kita dapat apa yang kita nak. Of course lah pilihan tu menjadi satu pilihan utama kepada semua orang. Tak kan? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kerja itu satu pilihan kepada semua orang? Memang orang suka yang pergi kerja tu. Cuba komen. Tuan-tuan, tuan-tuan bekerja ni memang tuan-tuan suka ke ataupun memang terpaksa kerja? Komen. Kalau suka, mengaku je lah suka. Saya memang suka pergi kerja. Sebab kerja saya senang. Saya pergi kerja pukul 10 dah pergi minum-minum. Kan? Korang kerja pun tak banyak. Tengah hari saya dah boleh pergi cari makan dah. Kan? Petang-petang nanti saya boleh pergi kena pula char kway teow. Kemudian pukul 4:30 dah cabut dah. Hujung bulan saya dapat gaji. Apa nak pening-pening sangat pun. Senang je kerja saya. Tuan-tuan, siapa yang mengaku macam tu silalah. Memang suka bekerja. Tak, Isyam suka. Tak. Yang suka bekerja, teruskan. Teruskan bekerja. Kenapa saya kata teruskan? Sebab, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sebabnya, hari ni, kalau tak ada cikgu, semua orang duduk kat rumah, siapa nak ajar anak saya? Siapa nak ajar anak tuan-tuan? Setuju ke betul? Kalau ada hari ni, kan? Kalau kalau tak hari ni, siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi? Tuan-tuan, setuju tak ni? Hakikatnya, memang ada orang yang pergi bekerja ni, dia suka dengan kerja dia. Tapi hakikat dia, berapa ramai yang hari ni terpaksa pergi kerja? Tuan-tuan, kalau setuju, tulis komen setuju. Kenapa? Kenapa saya tanya ni? Sebab hari ni, orang yang terpaksa ni, tuan-tuan, apa yang berlaku dekat diri dia? Dia akan menyebabkan diri dia makin stres. Makin stres lah. Bila makin stres, dia punya kesihatan makin drop. Tuan-tuan, bila kesihatan makin drop, cara dia berfikir, cara dia bertindak, dia tak rasional. Tadi keluar berita. Nak macam mana adik ipar boleh kelar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang duk fikir-fikir balik tuan-tuan. Macam tak logik manusia-manusia ni bertindak sekarang ni. Betul tak? Tapi agak-agak angkara macam angkara apa tu semua tu? Angkara stres. Stres tu datang daripada mana? Pelbagai pihak lah ataupun pelbagai faktor lah. Dan salah satu faktor dia adalah apabila duit dalam akaun tak cukup. Nak menampung kehidupan tak cukup. Tuan-tuan, setuju ataupun tidak? Komen dekat bahagian komen. Hari ini ramai orang stres. Salah satu punca dia. Saya tak cakap duit sebagai punca utama, tidak. Tapi salah satu punca yang menyebabkan hari ini boleh berlakunya pergaduhan, pembunuhan, penceraian. Salah satu dia punca dia duit. Duit tak cukup dekat dalam akaun, tuan-tuan. Kenapa? Isteri dia minta untuk ajak makan dekat luar. Kan? Kemudian dia pun bagi tahu abang punya kan duit dah tinggal sikit ni untuk cukup-cukup je. Nampak tak? Oh, saya tak tergamak tuan-tuan kalau isteri saya ke anak-anak kan tiba-tiba ajak lah kan dia teringin. Ya tak? Kan kita tak dapat nak memenuhi kemahuan ataupun keinginan diorang ni disebabkan kita ada duit yang terhad. Tuan-tuan, saya tak sampai hati lah. Faham tak kan? Ya, kerja adalah ibadah. Tugas adalah amanah. Tulis tuan-tuan. Kerja, bila kita niat dengan ibadah, tugas itu amanah. Dah, settle, settle. Tapi seronok tak tuan-tuan? Dengar baik-baik. Seronok tak hari ni, kerja yang kita buat hari ni akan memberi manfaat kepada ramai orang dekat luar sana. Ni, dengar baik-baik. Kerja yang kita buat ni, tuan-tuan, tuan-tuan niatkan ibadah, tugas itu sebagai amanah dan dia akan bagi manfaat kepada orang dekat luar sana tu. Persoalan dia berapa ramai yang berattitude macam tu. Okey? Baik. Jadi, tuan-tuan nak setuju ataupun tak setuju, hakikat dia bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menyatakan 9/10 daripada punca rezeki datangnya daripada mana? Boleh bagian komen. Tuan-tuan, hari ini jangan nak menafikan. 9/10 punca datangnya rezeki ni datang daripada mana? Adakah daripada makan gaji, diterima makan gaji tiap-tiap bulan ataupun daripada perniagaan, daripada berniaga? Dan kenapa hari ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang berniaga? Isteri baginda, Sayyidatina Khadijah,
bagaimana seorang businesswoman. Kan, jangan ceritalah pula kalau kita tengok macam mana Abu Bakarnya, macam mana Abdul Rahman bin Aufnya. Nampak tak kan? Jadi simbolik kepada Islam ni, bagaimana hari ni tak salah bekerja. Tak salah. Tapi tuan-tuan, at least tidak-tidaknya adalah sedikit niat dekat dalam jiwa dan hati kita sanubari kita ni, macam mana kita nak mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berniaga. Dan perniagaan itu tidak pun salah pun, kita bukan jual benda-benda yang perkara yang hari ini boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Okey? Baik. Jadi itu sebab kenapa hari ni Haji MY ni nak bagi tahu dengan tuan-tuan bagaimana setidak-tidaknya tuan-tuan nak bekerja dengan seronok, teruskan. Teruskan. Tak ada salah dan tak ada dosa pun sebenarnya. Sebab tuan-tuan dah duduk dekat dalam satu industri yang memang tuan-tuan suka pun. Tak? Saya tak cakap saya tak suka tuan-tuan. Saya pun bekerja juga, tapi bekerja dengan mengikut masa yang saya dia panggil bukan suka hati lah, tapi masa yang saya fleksibel lah. Okey, baik. Jadi, persoalan sekarang ni, bila tuan-tuan duduk dekat dalam circle Haji MY ni, secara langsung tuan-tuan akan berada dalam circle-circle orang yang bekerja bekerja yang dipanggil sebagai flexibility timing ni kan? Dan tuan-tuan boleh tengok macam mana saya kata tadi, saya hanya bekerja daripada rumah. Saya kerja juga, tapi bekerja daripada rumah. Saya tak perlu nak keluarkan kos, nak kena keluar 1 jam perjalanan pergi, 1 jam perjalanan balik, kos minyaknya, kos tolnya, kos makannya. Tuan-tuan, kat situ dah banyak sangat, dah terlalu banyak sangat saya boleh jimat. Yang hari ni ramai orang tak dapat buat simpanan because kos dia terlalu tinggi. Siapa setuju? Komen setuju. Dah lah gaji pun cukup-cukup makan. Kemudian, kos yang dia nak keluarkan banyak. Saya ni duduk rumah ni, apa je kos saya pun. Apa je kos saya pun. Ada tak? Ha? Komitmen tinggi. Dan komitmen tuan-tuan, percayalah, dia takkan putus, dia takkan habis. Sebab apa? Sebab selagi kita hidup dekat muka bumi ni, pasti kita akan bina lagi komitmen-komitmen baru. Alright? Baik. Jadi, itu sebab saya bagi tahu ni tuan-tuan, at least kalau sekiranya tuan-tuan duduk dalam circle Haji MY ni, tuan-tuan dapat belajar daripada satu orang yang 20 tahun. Dia tidak bergantung dengan makan gaji. Tetapi, saya boleh dapat lebih banyak daripada orang biasa yang dapat gaji. So, it's okay lah. Bagus lah. Kan? Dan tuan-tuan boleh tengok circle-circle saya. Tuan-tuan datang hadir pada malam tadi. Kan? Monthly celebration. Tuan-tuan boleh tengok. Ada orang dapat RM400. Ada dapat RM2,000. Ada dapat RM4,000. Satu orang perempuan. Ada kan tu? Farhana tu. Dapat RM4,000. Satu orang Dr. Faridah dekat sana tu. Sakit-sakit dapat RM400. Nah kan? Satu orang yang dia berhenti kerja sebagai offshore. Dapatlah tadi malam tadi RM12,000 untuk Oktober. Tak? Saya Alhamdulillah dapat RM5,700. Syukur Alhamdulillah. Kan? The point is RM5,700 tu berapa je kos yang saya keluarkan untuk dapat RM5,700 tu. Dan tuan-tuan dengar malam tadi juga macam mana orang yang baru balik 23 hari pergi melancong, pergi bercuti, pergi sampai 5 negara boleh dapat RM100,000. Tuan-tuan dengar tak malam tadi? Right? So, jom kita teruskan. Sing Quran. Dia tak ada apa ni? So, bila Allahu Akbar, kenapa ni? Sing Quran. Baik. Pertamanya, Sing Quran, ini adalah satu yang dipanggil sebagai apps. Aplikasi. Aplikasi untuk apa? Untuk learn. Betul? Tadi, Mr. Syafiq tanya, kan, berapa strike? Strike, apa dia panggil strike? Strike, apa dia panggil strike? Kan, strike lah. Kan, macam mana Three. penggunaan kita, rutin penggunaan kita setiap hari? Untuk apa? Untuk kita belajar perkataan-perkataan daripada Al-Quran. So, tuan-tuan, bila belajar, apa dia punya mudarat dia? Apa dia punya rugi dia? Jawapan dia tak ada.
Sebab kita dah bayar dah aplikasi ni, dah bayar dah. Berapa bayar? Sebelum ni ada yang bayar 299. Ada yang juga bayar 498. Dah bayar. Dah bayar dapat aplikasi dan dapat belajar. Selesai. Selesai dah. Betul? Dan pada masa yang sama, disediakan satu sistem yang dipanggil sebagai satu sistem affiliate. Saya panggil dia sebagai sistem affiliate global. Kenapa global? Kan? Kenapa global? Kenapa ada perkataan sistem? Semua ada maksud dia. Sistem affiliate global. Apa maksud sistem? Sistem ni maknanya, tuan-tuan ikut je, tuan-tuan akan dapat. That's all. Sistem ni telah di-create, telah dicipta, telah dicantikkan, kan? Dan telah diikuti oleh semua orang yang ada ataupun yang ada apps ni yang menjadi affiliate, dia akan ikut semua sistem ni. Sistem apa? Sekejap lagi. Dan kenapa global? Kenapa global? Tuan-tuan malam tadi dengar macam mana satu orang ustaz daripada Mesir. Betul? So maknanya aplikasi ni tuan-tuan tak payah bawa laptop ataupun tak payah bawa mesin untuk pergi meniaga dekat Mesir, tak payah. Sebab dia hanya cuma ada dekat dalam handphone ataupun dalam bentuk digital, dalam bentuk apps. Kan? Itu yang dipanggil sebagai global, kan? Dan tuan-tuan boleh tengok macam mana ada lebih daripada 9 bahasa. Yang ini dipanggil sebagai global. Makna dia produk, aplikasi, barang yang tuan-tuan ada dekat tangan masing-masing tu semua boleh dijual kepada pasaran dunia. Pasaran dunia. Dan ada tak dekat dalam salah satu pencapaian tuan-tuan dalam 10 list yang saya minta tadi tu, kan? Letaklah dekat situ pencapaian 2025. Saya dah mulakan saya punya internasional punya bisnes. Ataupun saya dah mulakan dia panggil apa? Global business, kan? Ataupun global punya apa dia panggil? Kan? Global punya produk lah. Tak kisahlah nak guna perkataan apa sekalipun. Letaklah dalam salah satu pencapaian untuk 2025 ni. Kan? Jadi bila sebut global, maknanya apa? Maknanya aplikasi ni boleh dijual, boleh disebarkan, boleh dibagi kepada satu dunia. Satu dunia ni maksud dia apa? Tak kisahlah siapa mana-mana pun. Kalau hari ni tuan-tuan nak pasarkan dekat pasaran Amerika Syarikat, ada bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan nak sebarkan pergi dekat Turki, Istanbul sana tu ada bahasa Turki. Kan? Bahasa-bahasa lain incoming nanti. Tuan-tuan jangan terkejut akan ada bahasa ke-10. Akan ada bahasa ke-11, ke-12, ke-13. Kita je tak sedar. Mereka sedang berusaha sungguh-sungguh untuk wujudkan bahasa-bahasa yang berikutnya. Nampak tak? Kenapa saya cakap macam ni? Sebab pada ketika saya mulakan bisnes, aplikasi ni, projek ni, waktu tu ada satu je bahasa. Kemudian lepas setahun, tiba-tiba ada 4 bahasa. Sekarang nak masuk 2 tahun ni. Disember ni nanti tuan-tuan, adalah tahun kedua saya bersama-sama dengan Think Quran. Jadi dalam tempoh 2 tahun ada 9 bahasa. Tuan-tuan, nak buat satu bahasa punya translation pun bukan senang tau. Okay? So, dan nak buat sistem affiliate global ni ataupun tuan-tuan nak register ni adalah ianya secara free. Free. Free ni maknanya dia apa? Tak payah nak bayar apa-apa lagi dah. Nak menjadi affiliator tu. Ataupun nak berbisnes tu. Dan saya tak boleh imagine tuan-tuan. Saya tak boleh brain. Saya tak boleh bayangkan hari ni tuan-tuan menolak dan menidakkan hari ni bila ada bisnes yang tuan-tuan boleh buat duit, tuan-tuan boleh buat marketing, buat sales tanpa keluar apa-apa modal dan tak payah nak maintain tiap-tiap bulan. Maintain tiap-tiap bulan ni maknanya apa? Tak payah nak bayar staff gaji, nak bayar gaji staff tak payah. Tak payah hari ni nak kena bayar sewa pejabat, tak payah nak kena bayar bil air, tak payah. Itu dipanggil satu bisnes yang dipanggil zero expenses ataupun tak ada komitmen tadi tu. Tak? Kan? Jadi saya tak faham kenapa orang tak nak. Tak nak sudahlah. Tak nak sudah sebab Haji MY ni dia nak buat kerja yang senang dan mudah lagi melazatkan. Macam tu. Right. Okay, jelas tak dekat sini?
Siapa yang baru bersama-sama kan minggu lepas, malam kemarin, bulan lepas kan yang baru bersama-sama dengan circle eksklusif Haji MY kan. Jadi tuan-tuan, inilah dia punya intipati dia. Kan? Dan bila cerita pasal produk, bila cerita pasal barang, bila cerita pasal faedah, manfaat ni, apa maksud dia? Maksud dia kan, ni. Itu sebab saya kata kunci dia adalah macam mana kita letakkan perkataan apa? Manfaat. Macam mana nak sebarkan manfaat ini? Macam mana nak sebarkan kebaikan ini? Manfaat itu kan bolehlah kita jadikan sebagai kebaikan. Persoalan dia macam mana nak sebarkan dia? Bila kita sebarkan, kita akan dapat apa? Dapat apa? Dapatlah pahala. Dapat juga reward. Tak faham reward? Tak faham reward, mana saya tulis sini income. Tak faham income, saya tulis itu duit. Tuan-tuan, pahala dapat, income pun dapat, duit pun dapat, tu yang dipanggil sebagai manfaat. Tak ada mudarat pun. Yang mudarat ni, golongan pemalas dia dapat. Golongan pemalas dia dapat mudarat sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak dapat apa-apa. Mudarat lah untuk diri sendiri. Kan, makin boroi, makin dapat penyakit. Minta maaf cakap tuan-tuan. Tuan-tuan, minta maaf. Saya terpaksa cakap lah tuan-tuan. Betul tak? Kan? Jadi persoalan kepada kita hari ni, persoalan hari ni, persoalan macam mana kita nak sebarkan manfaat tadi tu. Itu sebab kita ada satu nama sistem. Kita ada satu sistem ni, sistem. Tadi, sistem affiliate global tadi kan? Dipanggil sebagai sistem 4 step. Kan? Itu malam tadi, siapa yang datang hadir program malam tadi? Kan? Program monthly celebration. Macam mana selepas 31 hari bulan Oktober, kan, masing-masing semua bertungkus lumus menyebarkan manfaat, sebarkan manfaat kepada umat, sebarkan manfaat kepada manusia, sebarkan manfaat kepada orang Islam untuk gunakan aplikasi ini. Kan, jadi malam tadi adalah monthly celebration, kan, macam mana kita nak celebrate apa? Celebrate kejayaan demi kejayaan. Dan tuan-tuan, pendapatan tadi datang, dia datang sekali dengan pahala. Pahala apa? Pahala orang yang belajar perkataan-perkataan Al-Quran. Tuan-tuan tengok tadi, bila Syafiq tanya tadi, kan, ada yang guna 2,000 perkataan, ada yang guna ratusan perkataan. Tuan-tuan, saya senyum je. Bila Syafiq tanya tadi, saya kata saya senyum je tuan-tuan. Kenapa saya senyum? Cuba tulis kat bahagian komen. Tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, bos-bos kalian, kan? Kenapa nak guna perkataan bos? Singkatan kepada BOSS, bantu orang sampai sukses. Itu nama bos. BOSS, bantu orang sampai syurga. Itu makna dia bos. Jadi bos ni dia tidak ada pangkat lah. Semua sama je level dia. Baik, tuan-tuan, bila tadi korang semua tuliskan, dah ada guna 1,000, ada guna ratus tadi tu, 2,000 tadi tu, Haji MY senyum je. Sebab apa? Cuba tulis bahagian komen. Kenapa Haji MY dia senyum je? Bila tuan-tuan tulis-tulis tadi tu, ada orang ke tidak ni? Tuan-tuan tak nak komen senang. Nanti saya tekan end punya apa nama tu Zoom ni. Dia bukan dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala Alhamdulillah memang dapat pahala. Tapi pahala berjalan dalam keadaan saya pergi mana, saya buat apa, saya sedang tidur, saya sedang makan, pahala saya berjalan. Kenapa berjalan? Yelah tuan-tuan, tuan-tuan gunakan aplikasi itu daripada siapa? Daripada siapa? Kan? Jadi, saya ni dah lah banyak dosa, banyak salah. Kan? Mulut celupar. Main cakap je, tak ada insurans. Betul tak kan? Kadang-kadang orang menyampah dengan Haji MY punya mulut ni, betul tak kan? Tuan-tuan, ada orang menyampah. Tapi saya sangat yakin dan percaya, ada orang yang hari ni dia jadi lagi bagus sebab mulut ni lah. Sebab mulut ni kadang-kadang saya nak kontrol-kontrol, nak cakap-cakap benda yang bertapik-tapik kan. Nak berseni sana sini, buat apa. Hari ni kita dah ketandusan orang nak cakap direct tuan-tuan. Betul tak? Kan nanti cakap berlapik-lapik, nanti orang tak faham. So direct to the point je lah. Kan? Jadi kalau kena dekat hati tu, ambillah dia sebagai satu perkara yang positif. Sebab apa? Sebab bos dekat rumah, bos kat rumah pula. Bos dekat tempat kerja. Kan jiran sebelah rumah, kan? Nak dengar macam Haji M1 cakap ni mungkin jarang dengar dan mungkin tak pernah dengar. Jadi at least berterima kasih lah bila Haji M1 cakap, kan? Tuan-tuan pun boleh
boleh dengar dan dapat kan. Anggaplah saya ni sebagai brother, abang ataupun adik tuan-tuan yang menjadi asbab untuk bagi peringatan. Dah good enough. Kan? Fadzakir fa inna zik apa wadzakir dan apa ayat dia? Fadzakir fa inna wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Betul? Kan? Saya bukan ustaz tapi saya tahulah sikit-sikit tu tahulah. Okey. So, sistem 4 step ni sistem apa? Sistem untuk memudahkan orang-orang yang baru nak berjinak-jinak, yang baru bersama-sama dengan keluarga Think Quran ini untuk sebarkan manfaat Think Quran. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Sistem 4 step ni adalah untuk nak memudahkan orang-orang yang baru. Baru ni adalah yang baru semalam, minggu lepas, yang baru gunakan aplikasi, yang baru bersama-sama dengan saya. Boleh tulis tak? Bagi tahu dekat saya dekat bahagian komen, siapakah yang baru bersama-sama dengan saya punya circle? Cuba tulis dekat bahagian komen berapa hari. Jangan tulis saya, tulis itu berapa hari tuan-tuan bersama-sama dengan Haji MY punya circle ni. Puan Syamsina baru 3 hari. Puan Fiza baru 2 hari. Ni Puan Fiza daripada Kedah ni kan. Fauzidin. Lagi? Kalau yang dah bersama-sama dengan saya yang sebulan ataupun 2 bulan. Tulis situ. Tulis tuan-tuan. Dengar sini. Jadi sistem 4 step ni kepada tuan-tuan yang baru bersama-sama. Baru ni lah. Ada yang seminggu, ada 2 minggu. Ni barulah, consider barulah. Bila baru ni, banyak perkara yang tuan-tuan nak kena belajar, yang tak tahu, yang masih lagi dalam keadaan blur-blur kataknya. Ataupun dalam keadaan, kan, nak kena buat apa ni? Step mana nak kena buat dulu? Kan macam-macam. Kan? Jadi itu sebab sistem 4 step ni nak memudahkan orang-orang yang baru. Namun begitu, dia bukan sekadar mudah, tapi dia panggil sebagai proven. Kenapa proven? Sebab Haji MY ni juga pernah jadi orang baru. Saya pernah jadi macam ni, baru 2 hari, baru 2 minggu, baru seminggu ni. Saya pernah jadi macam korang. Dan saya gunakan sistem yang sama. Itu sebab tajuk pada malam ni, macam mana nak dapat 300,000, 200,000, 100,000, 10,000. Kan? Macam mana dalam keadaan yang mudah tetapi dia berkesan. Ni dia sistem dia. Okay, jelas? Baik, so sistem yang pertama. Siapa yang dah belajar sebelum ni? Cuba tulis dekat bahagian komen. Apa sistem 4 step yang pertama? Tulis dekat bahagian komen. Siapa yang dah pernah belajar sebelum ni? Yang pernah hadir program sebelum ni? Apa yang pertama, step pertama? Cepat. Kecuali Syafiq lah. Janganlah Syafiq yang jawab. Kan? Right. Syafiq dilarang untuk menjawab sebarang soalan saya. Register dan 100% user. Rosli dengan Syaifuddin. Tulis semula. Register dan 100% user. Dia bukan register dan guna. Kan? Kan nanti saya cakap saya cakap benda-benda yang pelik-pelik nanti korang marah. Kan? Tuan-tuan, saya pernah tak tulis register dan guna? Ada tak? Tak ada. Saya akan bagi penerangan secara jelas. Register, semua orang boleh register. Dan semua orang yang berada di dalam circle eksklusif Haji MY adalah memang orang yang dah register. Register ni maknanya apa? Yang dah bayar lah. Kan? Register ni senang cerita yang dah bayar. Kan? Bayar berapa tadilah? Yang 498 ataupun 299. Ada yang sebelum ni bayar ribu-riban kan? Yang lama-lama dia bayar ribu-riban. Kan? Kenapa? Itu nanti. Cerita kemudian. Tak payah pening-pening kepala. Tuan-tuan follow je. Ikut apa saya nak sampaikan secara simple ni. Kenapa jadi 100% pengguna? Kenapa? Sebab hari ni tuan-tuan lah nak kena rasai kenikmatan dia, kan, kebaikan dia, manfaat dia. Macam mana hari ni kalau kita nak cerita kat orang tapi kita tak guna? Janganlah jadi penipu, janganlah jadi fake. Janganlah jadi hari ni kita sekadar menunggang sahaja, tidak. Kita gunalah tuan-tuan. Dapatkan manfaat dia. Sebab apa? Sebab dia melibatkan Al-Quran. Tuan-tuan, kalau bukan Al-Quran tuan-tuan, tuan-tuan katakan nampak Haji MY kat sini dan bercerita pasal perkara ni tuan-tuan. Tak. Tak, saya ni agak dia panggil apa ni? Bukan skeptikal. Saya ni agak memilih tau. Bukan memilih, sangat memilih lah sebenarnya. Kalau disebabkan bukan Al-Quran tuan-tuan, Haji MY takkan mengajar kepada korang ni macam ni dia. Tak ada. Saya akan mengajar saham.
Itu dah menjadi jiwa saya akan ajar trading, kripto. Tak? Tapi disebabkan Al-Quran sahajalah Haji MY duduk dekat dalam komuniti Think Quran ni. Sebab ada perkataan Quran dan penggunaan Al-Quran. Perkataan Al-Quran sebab Haji MY duduk kat sini. Tuan-tuan yang tak nak ni, terpulanglah. Kalau korang tak nak Al-Quran, korang tak nak duduk dekat komuniti Think Quran, terpulang. Tapi Haji MY, dia ada pendirian dalam kehidupan dia. Kan? Kalau saya tak duduk dalam komuniti ni, tuan-tuan, saya jadi lagi teruk. Lagi teruk, lagi jahat lah senang cerita dia. Faham tak? Tapi disebabkan duduk dalam komuniti Think Quran ni, jadilah baik sikit ni. Faham tak? Kan? Alright? So, register dan 100% jadi pengguna. Boleh? Baik, yang pertama. Yang kedua, apa dia? Tulis kat bahagian komen. Yang lain ni buat apa, tuan-tuan? Yang lain-lain ni, apa yang tuan-tuan buat? Tengku pun tak payahlah. Tengku pun orang lama kan? Isyam pun tak payahlah. Okay, kita bagi ruang dan peluang kepada kawan-kawan kita yang baru bersama-sama. Kan? Orang-orang yang saya kenal, orang-orang saya rapat ni, kan? Tak payahlah. Tak payah ni maksud saya bagi ruang dan peluang untuk mereka menjawab. Alright, bagus kan Tuan Syaifuddin. Ini cikgu ni, Cikgu Syaifuddin ni kan, betul tak? Kalau saya salah, minta maaf. Wan Amirah ni daripada sekejap, saya belum kenal Cikgu Syaifuddin. Okey, betul. Kan? Right, list 20 nama. Baik, bagus. Listkan 20 nama siapa? Nama kenalan. Kenalan apa? Kenalan rapat. Pertama kenalan, yang kedua rapat. Tuan-tuan tengok sini. Haji Moy buat tak? Tu? Business Partner TQ. Tuan-tuan, saya diminta untuk buat 20, tapi saya buat berapa? Hello? Saya diminta untuk buat 20, tapi saya buat berapa? Saya buat 41. Kenapa? Kenapa Haji MY langgar sistem ni? Tuan-tuan, saya tak langgar. Saya tak langgar. Tapi saya buat in advance. In advance lah. Kan sebab apa? Sebab takkanlah saya punya kawan, kenalan saya 20 orang je. Takkanlah selama 43 tahun saya hidup dekat bumi Malaysia ni, saya punya kenalan-kenalan rapat ni, takkanlah 20 orang je. Saya buatlah lebih. Ni, yang terbaru, list internet marketer lagi ni. Tambah lagi ni. Ada berapa sini ni? 5, 10, 15, 20, 24 lagi tambah lagi. Ini spesifik sikit. Kawan-kawan sekolah, kawan-kawan FB yang tak sempat lagi nak, kawan-kawan Indon. Saya buat. Saya sendiri buat. Tuan-tuan, orang yang bercakap tu, dia sedang buat. Orang yang sedang bercakap tu, dia telah buat. Dan orang yang sedang bercakap, yang sedang mengajar tu, dia dah dapat dah hasil dia. Berapa hasil dia? Tuan-tuan dah tengok lah. Kan, kejap lagi saya tunjuk income saya bulan 10. Kan, 5,700 tu jadi saya tunjuk. Kejap saya tunjuk balik. Dah 300,000 yang saya dapat tu sekarang dah lebih dah. 300,000 lebih. Jadi, tuan-tuan nak dapat macam saya, tuan-tuan kena buat. Sekarang, saya bagi masa tuan-tuan. Tolong buat list nama 20 ni. Cara dia macam ni. Format dia macam ni. Pertama nama. Buat. Nombor handphone dia. Kalau ada. Buat. Kan? Tapi malam ni tuan-tuan KIV kan yang tepi-tepi ni. Nombor handphone dia kemudian lokasi dia. Lokasi. Pekerjaan dia. Kerja dia. Ya. Pekerjaan. Pekerjaan. Okey. Buat. Sekarang ni. Siapa yang dah siap 20, tulis dekat bahagian komen 20. Okey. Cop. Dengar sini. Yang nombor handphone, KIV kan dulu. Lokasi KIV kan dulu. Pekerjaan ni pun KIV kan dulu. Saya nak tuan-tuan buat list nama 1 sampai 20. Now. Saya buang masa. Right?
Siapa yang dah selesai 20, maka tuan-tuan boleh tulis dekat bahagian bawah tu 20. Bagi senior-senior ni maknanya yang dah agak lama lah. Kan, ataupun yang dah lama, yang dah berkali-kali dah dengan sistem 4 step ni. Baik, tuan-tuan, ni abang-abang, kakak-kakak, adik-adik saya yang dah lama-lama kan, yang dah buat list 20, kemudian dah habis dah list 20 dia. Tuan-tuan, malam ni juga tambahkan. Tambahkan, tambah 5, tambah 10, tambah 15 ke, tambah 20 ke. Kalau rasa buntu ni maknanya tak tahu cara ataupun tak jumpa ataupun tak tahu macam mana, sekarang ni semua buka handphone. Buka handphone. Pergi dekat bahagian list kan ataupun bahagian contact, list contact. Tengok nama-nama kawan-kawan kita yang dah lama tak contact tu. Ini bagi kawan-kawan ataupun saya punya adik-beradik yang dah sebelum ni dah buat dah list 20 nama tu. Daripada list 20 tu, tuan-tuan dah guna pakai. Kejap lagi kita akan pergi proses tu. Saya baru nampak dekat sini 2 orang je. Puan Syamsina dengan satu Syamsina, satu Syamsi. Orang yang sama ke orang yang berbeza? Confuse pula aku ni. Syamsi ni sama dengan Syamsina ke? Oh, beza. InsyaAllah. Lain. Okey, baik. Minta maaf. Puan Fiza pun selesai 20. Yang lain? Tuan-tuan yang tak nak buat, saya ulang berkali-kali. Tuan-tuan yang tak nak buat, don't ever masuk saya punya kelas ni. Tuan-tuan yang tak nak buat, kenapa saya kata tak payah masuk? Sebab tuan-tuan tak dapat apa-apa keberkatan pun, tak ada. Sebab saya tak redha pun orang tak buat ni. Kalau tuan-tuan dengar sambil baring-baring, makan-makan, kunyah-kunyah kacang, tak payahlah tuan-tuan, tuan-tuan pergilah. Pergi teruskan dengan kehidupan yang keselesaan yang tuan-tuan dah kecapi, nikmati itu teruskanlah tuan-tuan. Minta maaf, saya terpaksa cakap macam ni. Sebab saya nak ajar ni bagaimana bukan sahaja tuan-tuan gunakan dekat dalam affiliate Quran, tuan-tuan boleh gunakan dekat mana-mana ataupun apa-apa produk ataupun apa-apa servis perniagaan yang tuan-tuan buat pun sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat, kan lebih baik tak payah buang masa dan tak payah mencipta satu perkara yang memudaratkan dekat dalam diri. Sebab sekarang ni Allah sedang sekarang ni, tuan-tuan, semua ni sedang dipayungi oleh para malaikat. Allah tengah tengok apa kita buat ni. Kita buat ni adalah kita nak buat strategi macam mana nak menyebar luaskan aplikasi perkataan-perkataan Allah ni, kan aplikasi yang belajar perkataan-perkataan Allah ni kepada seluruh alam ni ataupun kepada pasaran dekat luar sana tu. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat, kalau agak-agak macam malas, kan sifat malas ni sifat setan. Bila sifat setan ni tuan-tuan, tuan-tuan terpengaruh dengan setan, lebih baiklah tak payahlah. Tak payah ni maknanya apa? Maknanya hari ni kita nak mencipta, kita nak menarik perhatian, kita nak menarik apa yang Allah suka. Tapi kalau hari ni tuan-tuan malas, ada unsur-unsur diganggu oleh setan, tuan pergilah ikut setan tu. Lebih baik tak payah buat apa-apa. Boleh faham kan? Itu sebab kenapa Haji MY dalam bab belajar ni dia memang sangat tegas. Tuan-tuan minta maaf, saya terpaksa tegas. Kalau tuan-tuan memang tak suka dengan cikgu macam ni, berulang-ulang kali saya kata dah, pergi cari cikgu lain. Kan, cikgu yang lemah lembut, yang bagi muka, ada kan? Nak tengok, suka hati apa yang korang nak buat, kan? Minta maaf, Haji MY ni tidak dididik macam ni. Guru-guru saya adalah orang yang hari ini mendidik saya dengan tegas dalam bab belajar. Dalam bab belajar, dalam bab ibadah, dalam bab adab, memang kena tegas. Tak boleh nak main-main. Kan? Sebab ramai dah dekat luar sana, ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Kalau setakat hari ni saya nak mengajar dalam keadaan saya minta kutip duit masing-masing tu, kan? Saya boleh buat. Tapi saya tak minta satu apa pun. Jadi ambillah pengajaran ni sebagai satu manfaat kepada semua orang. Supaya lepas ni pun, kalau isteri tuan-tuan tengah dengar Zoom ni, biar dia cakap, "Weh, garang juga AJMY ni." Biar. Garang juga cikgu ni. Biar. Faham ke faham tu? Kan? Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kita kena boleh bertoleransi. Tapi dalam bab belajar, kenalah tegas, kenalah buat. Boleh? Ada lagi yang tak buat ni? Nak kena sebut siapa nama ni? Abrar. Mana Abrar? Adam Gaddafi. Mana nama? Tak keluar pun dekat sini. Abdul Karim. Mana ni? Azlan. Nak kena sebut nama seorang-seorang. Mana ni? Juma. Maimun Syarif. Luqman Hakim.
Kalau tak nak buat, tak payah duduk dalam ni. Hello, faham tak? Partisipan ada 42 tu saya tak kisah sangat partisipan tu ha. Saya kisah tuan-tuan yang sungguh-sungguh hari ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang sungguh-sungguh ni Allah nampak kesungguhan tuan-tuan dan Allah bagi apa yang tuan-tuan idamkan, apa yang tuan-tuan hajatkan, apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah itu Maha adil. Okey, tengah tulis Haji. Okey, baru bagus. Dalam proses bagus. Okey. So, sementara nak tulis-tulis tu sebab sekarang ni saya tengah bagi tahu satu perkara yang ramai kadang-kadang tuan-tuan dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya ada pilihan, bukan tuan-tuan saya ada pilihan. Pilihan saya adalah pertama, saya tak ajar apa-apa, saya tak buat apa-apa dan saya terus buat apa yang saya sedang buat dan sedang dapat sekarang. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, saya boleh juga ajar kan, tapi ajar sekadar cuma melepaskan batuk di tangga. Saya boleh. Dalam keadaan saya mengajar, tuan-tuan nak ikut, tak nak ikut, nak tulis, tak nak tulis, saya boleh bagi toleransi. Tapi apa yang tuan-tuan dapat? Tuan-tuan tak akan dapat apa-apa kalau saya tak bertegas. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, tuan-tuan, saya pun boleh cakap juga, tapi dengan lemah lembut. Okey semua, pada malam ini kita akan buat satu proses. Kan? Untuk menarik minat orang nak belajar. Tak kan? Saya boleh gelak-gelak, saya boleh beramah mesra, ya boleh. Tapi tuan-tuan apakah dapat? Akan dipengaruhi oleh tadi tu makhluk nama dia setan yang akan cakap apa? Tak payahlah kau nak belajar dengan dia tu buat apa? Dia tu kelentong je tu. Kan? Dia tu cakap gebang je tu dia bukan buat pun. Dia bukan dapat pun. Kan? Kalau dapat pun dia belagak punya manusia tu kan. Tuan-tuan akan dirasuk lah oleh setan-setan tu ha. Tuan-tuan setan ni mana nak? Tuan-tuan nak belajar dengan sungguh-sungguh kan menulis. Yalah. So sementara tuan-tuan nak tulis ni saya boleh diam je. Tapi tuan-tuan nanti jadi boring, jadi bosan kan. Tu sebab sekarang ni saya nak bagi peringatan-peringatan ni sebab saya sangat yakin dan percaya bos yang tuan-tuan setiap hari jumpa di dekat pejabat sana tuan, dia takkan pesan macam mana saya pesan. Dia takkan ajar macam mana saya ajar. Kalau ada pun, alhamdulillah, syukur. Saya tak cakap semua tuan-tuan, saya bukan bagi pihak semua orang, tidak. Tapi hakikat dia yang berlaku hari ni, ramai kita hari ni yang tidak ada improvement, yang tidak ada penambahbaikan, yang tak ada ilmu baru, yang tak ada skill baru, yang tak ada knowledge baru. Disebabkan apa? Sebabkan benda-benda subsidi tadi itulah. Tak? Bagi dalam keadaan satu pun hari ni kita tak nampak pun hasil dalam bentuk bantuan dalam kehidupan kita. Jadi hopefully tuan-tuan boleh faham lah. Kan? Yang baru bersama-sama dengan Haji MY ni, baru keluarkan karakter saya kan? Kan? So, kalau dekat cakap dekat TikTok, takkan nak marah-marah, takkan nak garang-garang, takkan nak tinggi-tinggi suara, betul tak? Kan? So, maknanya sekarang ni tuan-tuan, dalam bab belajar, kan? Saya bukan nak hari ni tiba-tiba herdik orang ke, maki orang hamun, tak. Tidak. Maknanya, tuan-tuan dengar baik-baik. Kalau hari ini saya belajar pun, guru saya pun, benda yang penting dia akan tekankan. Tekankan itulah dia akan jadi tinggi suara. Bukan tinggi suara tu dia marah, bukan. Dia akan bagi penekanan. Kalau benda yang penting, saya cakap pun macam, okey semua, sekarang ni saya nak ajar benda yang perkara penting kepada semua. Engkau apa terkucil? Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Jadi benda penting, saya kena gunalah karakter penting. Boleh faham tak? Sebab selama ni, benda-benda yang penting tidak ditekankan. Boleh faham jadi minta maaflah kepada abang-abang, kakak-kakak saya yang baru. So, nak belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Bukan belajar sekadar cuma, kan? Ataupun belajar sekadar, kan? Kita belajar tajuk sahaja, kita tak dapat intipati dia. Kan? Boleh? Okey. Boleh saya teruskan? Okey, Fauzidin dalam proses juga. Boleh saya teruskan? Ataupun nak kena tunggu lagi? Tak naklah saya tak nak tunggulah tuan-tuan. Dia macam ni je. Tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat 100% keberkatan. Dengar? Okey, cukup. Ya, saya akan teruskan.
Tuan-tuan yang buat, tuan-tuan akan dapat 100% keberkatan. Apa hasil daripada 100% keberkatan ni? Tuan-tuan buat, insya-Allah ada hasil, ya Allah akan bagi rezeki dalam bentuk melimpah ruah. Itu dipanggil keberkatan. Ramai orang yang dia cuba buat, tapi hasil dia jadi lambat ataupun dapat sikit je. Sebab apa? Sebab keberkatan dia tak 100%. Right? Ya, jadi tuan-tuan yang buat apa yang saya ajar, yang saya tunjuk, saya bagi tahu ni, tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat 100%. Kalau sekadar tak buat, maka tak cukup 100% dan tuan-tuan pertimbangkanlah. Okey, baik. So, yang dah siap 20 ni, apa yang saya nak tuan-tuan buat adalah lengkapkanlah nombor handphone dia, lokasi dia, pekerjaan dia. Kan? Kenapa? Mari sini, saya nak terangkan. Bila kita buat nombor handphone dia, lokasi dia, pekerjaan dia, senanglah untuk kita boleh plan. Plan ni makna dia apa? Contoh kat sini. Okey, jap. Kita pergi kepada nombor 3 dulu. Step yang ketiga apa? Apakah step yang ketiga? Tuan-tuan, ada tak dekat Zoom? Apa step yang ketiga? Invite lagi. Seorang je yang jawab. Cikgu Syaifuddin sahaja. Yang lain? Invite, ajak kenalan. Okey. Lagi? Kenalkan kepada business consultant. Kenalkan kepada mentor. Kenalkan ni, makna dia apa? Ni, equivalent dia, invite. Ajak. Ni, maksud kenalkan ni. Kan? Introduce. Tuan Muhammad bukan perkenalkan app, bukan. Right? Kenalkan kepada mentor ni, ataupun kepada konsultan, ataupun dipanggil sebagai senior. Kan? Ini dia. So, siapakah konsultan yang lebih lama daripada tuan-tuan? Adalah Haji MY. Siapakah senior yang lebih lama dekat dalam Al Quran? Adalah Haji MY. Siapakah mentor anda? Adalah Haji MY. Right. Jadi, kenalkan ni makna dia apa? Invite lah. Ataupun ajak lah. Kan? Ajak kepada mana? Kita pergi yang keempat. Ini tadi. Saya ulang tadi. Yang ketiga tadi. Maksud kenalkan ni tadi. Kenalkan kepada senior tadi kan, ataupun konsultan tadi kan. Maksud dia apa? Maksud dia adalah kita nak invite ataupun ajak. Right. So, apa yang dimaksudkan ajak, apa yang dimaksudkan invite? Tuan-tuan, saya nak tanyalah tuan-tuan sekarang ni. Kalaulah step yang ketiga ni adalah tuan-tuan yang kena explain pasal Think Quran. Dengan, dia ada dua pilihan. Pertama, step yang ketiga ni, contoh, saya bagi, ini yang pilihan pertama, kenalkan. Pilihan ketiga ni pilihan tau, bukannya sistem. Sistem for step yang ketiga adalah kenalkan kepada senior. Tetapi sekiranya saya bagi satu pilihan, iaitu step yang ketiga ni, apa yang kena buat adalah tuan-tuan yang kena apa istilah dia? Introduce, cerita. Apa istilah dia? Perkenalkan Think Quran. Kan? Ataupun apa cara present lah kan? Present lah. Kan? Present apa? Present? Apa maksud dia present? Membentangkan. Ah, Membentangkan. bentangkan kan present ataupun tadi introduce kan ataupun cerita lah. Ceritakan. Apa lagi istilah dia? Yang ketiga present, ceritakan. Explain betul. Explain. Kan? Right? Penerangan. Betul lah macam itulah. Okey, baik. Tuan-tuan, pilihan
Dalam sistem, pilihan yang ketiga adalah kenalkan kepada senior, ajak invite ke mana? Program kan, supaya senior ni lah yang boleh tolong explain kan. Ataupun sistem yang ketiga dalam 4 step tadi, step yang ketiga tadi tu, dalam sistem dia suruh orang-orang baru yang present ceritakan explain pasal Al-Quran. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak 3A ke 3B? Kenapa nak 3A pula? Kenapa? Kenapa nak 3A pula? Soalan dia, kenapa tuan-tuan nak 3A pula? Soalan saya mudah. Kenapa tuan-tuan nak nak pilih 3A? Kenapa? Senior lagi banyak ilmu. Belum yakin lagi nak terang. 3A kerja lagi mudah sebab senior lebih faham tentang aplikasi sebab experience. Itu sebab tuan-tuan saya beritahu tadi. Sistem 4 step ni dia nak memudahkan kepada orang-orang yang baru. Kan? Kenapa? Kenapa mudah? Sebab kalau sekiranya tuan-tuan nak kena present, tuan-tuan nak kena cerita, tuan-tuan nak kena explain, nak kena bagi tahu step by step satu persatu pasal potensi aplikasi Think Quran. Mestilah tuan-tuan akan jadi masalah, akan jadi tak tahu apa info kan? Sebab tuan-tuan baru sahaja gunakan aplikasi ni. Nampak tak kan? Takkan nak tunggu nanti 3 bulan baru nak pergi explain dekat, ataupun 3 bulan nanti baru nak buat step yang ketiga ni. Kan? Tak pandai dalam explain. Kan? Jadi, itu sebab kenapa nombor 3 ni tidak dijadikan sebagai sistem. 3B ni tidak dijadikan sebagai sistem. Tidak. Saya padam balik. Jadi, itu sebab sekarang ni, tuan-tuan, abang-abang, bos-bos sekalian, tugas anda adalah kenalkan kepada senior, ajak invite kepada apa? Kepada program, kepada yang dipanggil itulah istilah-istilah dia. Kan, dia ada istilah dia sebagai BOP, apa lagi? Bazooka. Ni istilah-istilah yang nanti kau akan nampak dekat dalam bila Syafiq dia akan post dekat grup. Betul tak? Kan, ataupun dia panggil table talk, apa lagi? Kan? Apa lagi dia panggil? Apa lagi Syafiq? BOP, Bazooka, table talk, lagi apa? Meet up, kan? Apa lagi? Meet up, kan? Kemudian private session. Private session yang saya buat tu pun boleh juga selain daripada anda duduk dengan saya, boleh juga untuk invite kenalan datang jumpakan dengan Haji MY. Boleh faham tak? Kan? Dan program ni semua saya pecahkan kepada 2. Yang pertama, program secara offline. Maksud offline tu apa? Secara bersemuka, secara fizikal. Siang tadi, kan, ada BOP dekat HQ. Hari ni juga ada BOP dekat Johor Bahru, ada BOP dekat Melaka, ada BOP dekat Kelantan, ada BOP dekat Indonesia, ada BOP dekat Bangkok, dekat Hanyai nanti. Kan? Jadi, bila ada program-program secara offline, ni, ajak invite program. Program. Kat mana nak tulis ni? Program. Kan? Ada juga secara online. Program secara online. Malam ni ada tak program secara online? BOP secara online? Jawapan dia ada. Kan tadi 9.30 malam tadi tu ada BOP secara online. BOP tu stand for what? Business Opportunity Review. Bazooka tu apa? Bazooka lebih kepada macam mana nak introduce ataupun nak explain manfaat pasal produk. Kan table talk tu apa? Duduklah table talk. Kan duduk-duduk sembang-sembang. Kan kemudian cerita-cerita bisnes, cerita-cerita manfaat, cerita-cerita pasal Quran. Itu maksud dia. Meet up, sembang-sembang pasal manfaat dunia, manfaat akhirat. Mana kan? Private session. Tuan-tuan nak tanya macam-macam pun boleh. Nak invite kawan, datang bersama-sama pun boleh. Nampak tak kan? So secara offline dan secara online. So makna dia tu sebab bila tuan-tuan pergi nama-nama ni tadi, ni
Dah boleh plan lah. Kalau lokasi dia, dekat sini contoh lokasi kawan kita, dekat dekat JB, kita pula dekat KL. Bolehlah invite dia dalam program online. Kawan kita ada dekat Hat Nyai, boleh invite dia secara online. Tak? Tapi kalau tuan-tuan duduk Kota Baru, ada program dekat Kota Baru, invite lah sebab dekat dekat program offline. Itu je. Tuan-tuan duduk dekat KL, ada program dekat Shah Alam. Invite kawan datang dekat Shah Alam. Itu maksud dia. Right, tuan-tuan, mari sini. Saya nak tanya, mana lagi senang dan mana lagi mudah tuan-tuan hanya kenalkan kawan-kawan anda kepada senior ataupun tuan-tuan yang nak kena explain sing Quran dengan kawan-kawan anda? Mana lagi senang dan mudah? Yang pertama kah? Yang kedua? Nombor satu kah? Nombor dua? Tuan-tuan, soalan saya, mana lagi senang dan mudah? Nombor satu, kenalkan je lah kawan-kawan tadi tu. Ajak je lah kawan-kawan tadi tu. Masuk program, pergi program. Kan? Ataupun yang kedua, tuan-tuan nak kena explain semua. Mana yang senang? Satu ke dua? Dah. Soalan dia sama macam saya tanya tadi tu. 3A dengan 3B. Betul tak? Kan? Jadi tu sebab sekarang ni fungsi anda adalah macam mana cara untuk invite, untuk ajak, untuk bagi tahu, untuk apa lagi? Kan? Nak guna perkataan paksa. Boleh? Paksalah dia masuk program. Tuan-tuan paksa kawan tu masuk program. Kenapa nak paksa pula, Haji? Tuan-tuan, paksalah. Dia dah umur 60 tahun, suduri pun dia tak tahu. Takkan hari ni kita tak boleh nak paksa? Siapa setuju? Ramai yang setuju. Umur dah 60 tahun. Makna suduri pun dia tak tahu. Salah ke kau nak paksa dia untuk dia belajar? Makna suduri tu dah ada-dada. Dah, good enough. Dah. Itu nak guna bahasa bahasa ganah lah, tuan-tuan. Bos-bos sekalian, abang-abang, kakak-kakak sekalian, tak kisahlah guna bahasa apa sekalipun. But the main point is, hari ni macam mana kita nak sebarkan manfaat ini dengan kawan-kawan kita. Tapi dengan kaedah macam mana? Dengan kaedah perantara. Right? Yang mana, tuan-tuan buat je lah step yang kedua dengan step yang ketiga tadi tu. Ni, yang keempat, dipanggil duplikasi, duplicate. Boleh baik-baik. Yang keempat, duplicate ni, step mana? Step 2 and step 3 buat duplicate ulang dan ulang dan ulang, kan? Sampai sampai Abang Jamil kan? Kesian nama Jamil kan? Sampailah kiamat. Sampailah tuan-tuan. Sampai tuan-tuan dapatlah 100,000. Sampailah tuan-tuan dapat pahala yang berterusan. Sampailah tuan-tuan dapat pergi haji. Sampailah buatlah sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni maknanya hanya buat ulangan step yang kedua dengan step yang ketiga sahaja. Bila kawan kita tadi dah dapatkan aplikasi Think Quran, minta maaf Abang Jamil Singapura. Kan kita ada nampak ni Abang Jamil kita daripada Singapura baru je balik haji ni. Dah jadi Haji Jamil dah. Kan untung nama Abang Jamil. Kan? Jamil kan cantik, Jamilah kan cantik. Right. So tuan-tuan, duplicate je step nombor 2 dengan nombor 3 ataupun dipanggil ulang-ulang. Ulang-ulang lah, repeat. Repeat je step yang kedua, yang ketiga ni Kan? Dan itu je lah kerja hakiki sebagai seorang affiliate partner sistem affiliate global. Ulang-ulang je lah. Ulang-ulang ni maknanya apa? Sampai sehingga tuan-tuan dapat hasil. Sehingga tuan-tuan dapat rentak. Sehingga tuan-tuan balik modal. Sehinggalah tuan-tuan dapat pendapatan-pendapatan tambahan. Sehinggalah apa yang tuan-tuan nak dapat. Itu je lah, sehingga tu je lah. Alright? Baik, jom kita buat simulasi. Kita buat simulasi. Patah balik dekat sini ni.
Sorry. Ingat nombor 3 tadi. Ni nombor 3. Eh? Program aplikasi Ajaib AI. Saya panggil dia PAAAI. Contoh malam tadi. Kan? Siapa yang hadir program malam tadi? Malam tadi ke? Hari ni Sabtu. Semalam Jumaat. Sorry. Semalam Jumaat tak ada. Hari Khamis kan? Hari Khamis malam tak? Malam tadi monthly celebration. Siapa yang hadir program pada hari Khamis baru-baru ni? Dia panggil program aplikasi Ajaib AI. Siapa yang hadir bagi program yang baru-baru ni? Hari Khamis baru-baru ni 30 Oktober 2025. Siapa hadir? Tu? Kan? Saudara, abang kita, adik-beradik kita yang baru, Taufik. Yang hadir pada program pada hari apa? Selasa 28 hari bulan. Selasa ada kita buat program. Selasa ke minggu lepas Aplikasi. Siapa yang hadir pada program aplikasi ajaib pada 23 hari bulan? Kan 23 Oktober, 28 kita tak ada. 23 Oktober, siapa yang hadir pada 23 Oktober? Tak ada juga. Belum join TQ Syamsina, saya tak faham. Puan Syamsina saya tak faham. Soalan saya, siapa yang hadir program baru-baru ni 30 hari bulan selain daripada Taufik tadi, kan nama program tu program aplikasi Ajaib AI. Yang mana baru-baru ni presenter pertama adalah Syafiq. 23 belum join kan. Mana Puan Syamsina kan, Tuan Julaili minggu lepas. Minggu lepas presenter pertama adalah Ustaz Mirza Syakir. Saya adalah presenter kedua. Betul? Kan? Tu. Tuan Rosli. Baik. Dalam program tu, kan, Ustaz akan cerita macam mana potensi aplikasi ni yang dapat selesaikan masalah-masalah ibadah kita. Kan? Ataupun masalah-masalah akhirat. Betul? Rosli Ibrahim dengan Haji Amin. Alright. Ada tak? Ataupun Syafiq, kan dia cerita macam mana potensi aplikasi ni dapat selesaikan masalah kita baca Quran, kita tak faham apa kita baca. Ada siapa datang program tu? Kemudian, Haji MY pula masuk. Saya tunjukkan pula potensi aplikasi ni dapat selesaikan masalah hidup kita ni Masalah hutang, tak cukup duit untuk pergi haji, simpanan pun tak ada. Kan? Siapa yang pernah hadir program aplikasi Ajaib AI? Sebelum-sebelum ni. Tulis itu hadir. Macam tak ada orang ni, aku live je lah ni kan ni. Tuan-tuan nak belajar tidak ni? Nak belajar, kena standby dengan tangan untuk chat tu tau. Kalau tak ada jawapan juga lepas ni, saya off je ni. Jangan buang masa saya, tuan-tuan. Kenapa saya bertanya ni? Disebabkan tuan-tuan yang hadir ni adalah orang-orang yang masuk program yang tuan-tuan dengar daripada awal sampailah habis, sampai 10.30. Kan? Kemudian saya pun bagi tahu harga berapa, kemudian saya pun offer. Kan? Offer apa? Offer tuan-tuan dapat duduk dalam circle eksklusif Haji MY. Kan? Kemudian tuan-tuan juga dapat belajar, dapat juga nanti private session. Kan? Private session tadi saya dah buat dah. Saya dah buat private session tadi. Maknanya, bila saya offer, tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil. Tak nak, saya just offer. So, Puan Fiza belum join. 30 hari bulan 10 program yang sama. Yelah. Jap. Saya pening kepala sekejap. Cuba tengok balik. Tengok balik WhatsApp channel sebelum anda dimasukkan dekat dalam circle ni.
Cuba tengok dah balik WhatsApp sebelum ni. Kan? Bila anda bertanya ni, mana tak tengok pun dia punya tajuk program, kan? Tak baca detail satu demi satu. Kan? Cuba tengok balik. Nama program tu program aplikasi Ajaib AI. Yang mana program tu, saya tak namakan program tu program Tin Quran, tak ada. Tak ada. Kan? Kenapa? Sebab saya nak orang masuk dulu. Masuk dalam program tu biar dia dengar. Belajar pasal Al-Quran, belajar macam mana nak faham makna perkataan Al-Quran, macam mana nak selesaikan masalah-masalah duit, biar duduk dalam tu dulu. Kan? Jadi 30 hari bulan 10 baru-baru ni hari Khamis malam, kan, program yang terbaru, iaitu waktu tu Syafiq yang present. Ustaz Mirza tak ada waktu tu. So saya present yang kedua, speaker yang kedua. Tak? Kan? Jadi pada program tersebut adalah program yang dipanggil sebagai pendedahan. Pendedahan ni macam mana kita nak sebarkan ataupun kita nak bagi tahu manfaat aplikasi Think Quran ni. Dapat selesaikan masalah dunia dan akhirat. Akhirat pasal kita punya ibadah. Dunia pasal kita punya kewangan. Pendapatan kita. Tak ada simpanan. Tak pergi haji lagi. Jadi yang tolong present tu siapa? Syafiq, Haji MY. Ustaz Mirza, Haji MY. Jadi fungsi anda adalah invite lah kenalan-kenalan yang dalam list nama-nama tadi masuk dalam program. Fungsi anda juga, tuan-tuan ambil pen, catat ni. Fungsi aku, tulis tadi, dekat bahagian bawah tadi. Fungsi aku, ya, tulis balik kat sini ni. Biar semua orang nampak, biar semua orang tahu, biar semua orang faham. Nanti dia tak faham, dia tak buat. Ya, right. Tulis besar-besar sini ni. Fungsi aku, ajak lah. Invite lah. Tuh, ajak, invite. Boleh faham kan? Saya beri tulisan kan? Ajaklah, invite lah. Pergi tadi tu. Pergi nama program, aplikasi Ajaib AI. Program, aplikasi Ajaib AI. Invite, pergi. Pergi masuk program private session. Pergi invite, ajak. Pergi program-program BOP. Kan? Ini dia. Dan setiap kali kalau ada program, kan saya buat list nama. Syafiq, boleh tak? Copy balik list nama semalam tu, paste dekat dalam chat. List nama yang invite. Haji MY invite berapa? Kan? Boleh tak bantu? Ya. Biasanya saya akan buat list. List invitation nama dia. List invitation ni saya akan letak dekat dalam setiap daripada grup. Kenapa saya letak dekat dalam grup? Supaya saya tahu anda invite berapa orang daripada nama-nama yang tuan-tuan buat list 20 tadi tu. Kejap lagi Syafiq akan postkan dekat dalam chat tu. Jadi kalau perasan, bukan kalau perasan, tuan-tuan kena baca. Setiap daripada apa yang saya tulis, tuan-tuan kena baca dekat dalam grup. Tuan-tuan tak nak baca, which is tuan-tuan seorang yang sangat pemalas. Sifat pemalas adalah sifat rasukan setan-setan durjana. Okey. Jadi tuan-tuan cuba baca ayat yang Syafiq post dekat dalam komen ni. Nampak tak? Khamis 30 Oktober 2025. Program aplikasi Ajaib AI edisi Dubai World. Kemudian saya bagi link Zoom. Bermula tepat jam 9.30 malam. Haji MY invite 33 orang. Tuan-tuan, sekarang semua orang baca di bahagian komen dan chat. Baca. Right? So, yang pertama, Haji MY invite berapa? 33 orang. Kemudian saya buat list nombor 2, list nombor 3.
Kemudian tuan masukkanlah nama. Abdul Karim, invite berapa orang? Tadi, Fiza tadi, invite berapa orang? Tadi. Kan, Cikgu Syaifuddin tadi, invite berapa orang? Bagilah situ. Invite seorang, tulislah situ satu orang. Tak salah pun. Invite dua orang, tulis je situ kat situ tulis dua orang. Bukan isi nama sendiri. Kan, supaya hari ini saya tahu tuan-tuan adalah orang yang bersungguh-sungguh sedang mengajak kawan-kawan untuk ke arah faham makna perkataan Al-Quran. Dah, that's all. Okay, jelas? Siapa jelas? Komen jelas. Tuan-tuan, siapa jelas? Komen jelas. Kenapa saya buat list-list nama ni? Supaya hari ini tuan-tuan tahu nak bertindak. Daripada siang, kan? Kita akan mula bertindak. Kenapa? Sebab program ini akan berlaku pada setiap hari Selasa, hari Khamis, dan hari Ahad besok malam. Jam 9.30 malam. Okey. Setakat ni ada berapa soalan tuan-tuan? Ada berapa soalan tak? Yang tak jelas. Apa saya explain? Kalau tak ada soalan, saya kalau tak ada soalan, Haji Emwan akan ada soalan. Baik, soalan saya. Soalan saya. Apa masalah tuan-tuan yang menyebabkan hari ini tak boleh nak ajak kenalan, nak ajak invite kawan masuk dalam program? Apa masalah tuan-tuan? Okey, Taufik ada bertanya. Tapi kita akan invite orang berbeza ke orang yang sama. Taufik, jawapan dia adalah orang yang berbeza. Kalau hanya invite orang yang sama, dia dah masuk hari pertama, dia masuk lagi hari kedua, dia masuk hari ketiga dan dia tak subscribe, dia tak beli, dia tak gunakan aplikasi itu pun tak guna juga. Taufik, tadi saya suruh buat list nama berapa tadi? Taufik cuba onkan mic. 20, 20. Jadi, setiap kali program, kita boleh invite sama ada satu orang, nak invite dua orang, nak invite 30 orang, terpulang. Terpulang ni makna dia adalah selagi mana tuan-tuan siang tu, petang tu, tengah hari tu, kita call kawan, kita bagi tahu tentang ke apa dia panggil? Kewujudan program tadi tu, kan? Kita invite je lah. Kita ajak je lah. Dan pastikan malam tu memang dia hadir, dia datang, dia dengar daripada awal sampai akhir. Kenapa saya kata macam tu? Sebab tuan-tuan pun beraksi macam tu juga. Taufik, onkan mic jap. Alright, alright. Taufik Faham. dengar program pada hari Khamis baru-baru ni. Taufik dengar daripada awal sampai habis ke? Ataupun sekerat-sekerat jalan ke? Ataupun hujung-hujung ke? Macam mana? Penuh, penuh. Penuh kan? Jadi bila ikut penuh, maka Taufik lebih jelas lah. Betul? Faham. Jadi sama juga apa yang kita buat, yang anda buat, pastikan kawan kita pun buat benda yang sama. Supaya dia jelas, penerangan tu jelas. Dan dia tahu, dan dia buat pertimbangan, dia buat keputusan. Itu je. Ada soalan lain? Okey, tak ada soalan. Baik, tak ada soalan, soalan saya. Kan? Saya nak tanya, apa masalah menyebabkan tuan-tuan hari ni tak dapat ataupun tak boleh ataupun tak mampu nak invite kenalan kawan masuk dalam program? Sama ada program tu secara online ataupun secara offline. Kan? Offline, kita ada program dekat banyak tempat lah. Kan? Biasanya pun kita akan post dekat dalam grup juga. Baik tuan-tuan, apa masalah sebenarnya? Ada masalah? Masalah dia adalah hari ni, bukan jadi masalah. Masalah dia adalah, tahu tak apa masalah dia? Masalah dia satu je, kau tak buat. Lepas tu, buat pula sekadar cuma. Dah buat pula, dia panggil alang-alang buat.
Dia tak buat sungguh-sungguh. Selalu kena scene bila hantar WhatsApp. Dengar, Puan Fiza. Puan Fiza, onkan mic jap. Mari kita communicate. Puan Fiza, yang Ya, saya. bertanya-tanya, yang bertanya-tanya ni tuan-tuan, special dia nanti, kau akan dapat panggilan khas daripada Haji MY tau. Dia akan bagi direct guideline, one to one, personal lagi. Tapi siapa yang direct dengan saya lah. Kan? Ada tak siapa yang pernah WhatsApp saya tanya, tiba-tiba dapat panggilan dan dapat consultation 40 minit? Ada tak? Okey, tak apa, Ada. tak apa. Nanti tu nanti. Puan Fiza, Ya, saya. kalau sekiranya kita invite, kan, kemudian dia scene je dia tak jawab, kan? Apa lagi solusi ataupun option lain yang kita boleh buat? Call lah. Call. Kalau call pun tak jawab juga, apa lagi nak kena buat, Puan Fiza? Hmm, Jawapan dia, call lagi. okey. Kalau kali kedua pun, call pun, dia tak jawab juga. Apa solusi lagi lah kita boleh buat, Puan? WhatsApp balik kot. WhatsApp lagi. WhatsApp pun dia scene tapi tak jawab juga. Apa yang kita boleh buat lagi? Cari orang lain lah. Call lagi. Kali ketiga pun kita call pun dia tak angkat juga. Apa solusi lagi kita boleh buat? Call lagi. Banyak kali call lah. Puan Fiza, ada masalah tak banyak kali call? Saya selalu 3 kali call je. Kali Tak, kali empat. soalan saya, ada masalah ke banyak kali call? Tak ada lah. Ada masalah tak bagi dia? Tak ada kot. Dah tu? Yang masalah sekarang siapa? Kita ke dia? Kita lah. Ha. Tu sebab saya kata tuan-tuan, masalah dia kita yang give up. Kita yang dirasuk oleh setan tadi, tak payahlah. Kau dah 2 kali call, 3 kali call, dia tak angkat tu. Kan? Mungkin dia tengah bedridden ke, wa na'udzubillah min dzalik. Kan? Selagi mana kita call tak angkat, call lah lagi. Call tak angkat lagi, angkatlah call lagi. WhatsApp tak balas, call lagi. WhatsApp lagi. Sampailah dia jawab sebab dia adalah kenalan kita. Wafiza? Tapi kalau buat bisnes ni kan dorang ni susah sikit lah kan. Selalu dorang kena kan. Tapi tak tahulah kalau think Al-Quran ni insyaAllah kot. Cop, 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 cop. Cop, cop. Kenapa cakap dia orang susah, dia orang kod-kod tadi tu? Persoalan dia, persoalan Puan Fiza, berapa ramai kenalan yang Puan Fiza dah call untuk invite masuk program. Bukan cerita pasal bisnes. Saya apa kata? Saya kata apa? Invite Invite masuk? think Quran. Nampak tak? Bila sebut Tengku Quran tu lah yang dia boleh dengar je, dia dah macam setan pun dah bertenggek dekat telinga dia. Kan? Ya. Okey, masa ni. Nak tak saya ajar satu perkara yang ianya mudah dan tak complicated dan ianya berkesan? Nak tak Puan Fiza? Nak sangat-sangat. Yang lain nak tak? Nak komen nak? Bila kita tadi, Puan Fiza on kan, kita communicate ni. Ini untuk ni, Okey. dapat direct guide ni. Syukur Alhamdulillah. Apa saya buat? Dengar yang lain semua. Ya. Apa saya buat? Pada bulan pertama saya, dengar baik-baik, siapa yang dah pernah dengar cerita saya, ini cerita pengulangan dia panggil. Bulan pertama saya invite kenalan tiap-tiap malam pergi bawa jumpa saya punya senior, saya punya konsultan, saya punya mentor, iaitu Tuan Haji Amin. Pada ketika dan saat itu, pendapatan yang dia dapat 300,000 dalam tempoh 11 bulan, setahun lah lebih kurang lah. Senang cerita kita cakap setahun lah. Berapa pendapatan dia? 300,000 100,000. ringgit dalam tempoh setahun. Jadi, saya ni pendapatan dia berapa? Banyak tuan-tuan, kosong. Kejap lagi saya tunjuk. Jadi, apa saya buat adalah, malam pertama, kalau nampak tadi, nama pertama adalah Haji Fisha. Nama dia Haji Fish. Saya telefon dia, Haji. Besok malam, Haji ke mana? Dia kata tak ke mana. Besok malam, jom. Kita minum-minum kopi dekat Mandarin Oriental KL. On tak on? Dia kata besok malam dah tak ada apa-apa, on je lah. So, besok malam, saya pergi rumah dia, kereta saya parking dekat rumah dia tau. Kemudian naik kereta dia dan dia drive
Daripada rumah dia dekat Shah Alam, Seksyen 25, pergi KL sana tuan, Mandarin Oriental. Sampai-sampai sana, ataupun dalam perjalanan, saya langsung tak ada buka mulut cerita pasal Sing Quran, saya langsung tak cerita pasal bisnes. Sebab apa, Puan Fiza? Ya. Sebab apa? Sebab ajak minum je. Ah, sebab ajak minum sahaja. Jadi dalam kereta tu saya cerita pasal mancing, cerita pasal saham sebab dia geng mancing saya, dia geng saham saya. Sampai-sampai dekat Mandarin Oriental, kan? Saya pun cari port, kebetulan saya nampak kelibat Haji Amin dekat situ. Saya pun bawa Haji Fish tadi tu, lepak dengan Haji Amin. Kemudian saya pun kenalkan. Haji, ini adalah kawan saya juga, brother saya, ini Haji Amin. Kemudian saya kenalkan Haji Amin, ini kawan saya, Haji Fish. Kemudian kita pun sembang, cerita pasal mancing, sembang cerita pasal saham, kan? Tiba-tiba Haji Amin pun dia masuklah cerita pasal Sing Quran, pasal everything malam. Malam tu saya pun tak tahu apa dia cerita, tapi malam tu juga sahabat saya ni dikeluarkan duit untuk subscribe sebagai affiliate Sing Quran. Puan Fiza, senang tak kerja Ya. saya? Senang sangat. Saya ada tak cerita pasal Sing Quran? Tak ada. Saya cerita tak pasal bisnes? Tak ada. Ah, jadi tuan-tuan, cara dia bagi tahu dengan kawan tadi tu, tak payahlah bagi tahu. Tak payah bagi tahu, nak bagi tahu, sorry, tak payah bagi tahu secara bunga-bunga, tak payah. Bagi tahu je macam ni. Okay, Ji, contohlah kalau kawan kita tu Haji ataupun saya selalu guna nama Man. Man, besok malam ada satu program. Memang program ni aku rasa sangat bagus untuk engkau. Baik, Puan Fiza, thank you. Okey. Program ni bagi aku sebenarnya sangat bagus untuk engkau. Sangat bagus. Nanti dia pun tanya, sangat bagus program apa? Benda yang bagus ni, Man, kadang-kadang aku kena simpan dulu lah, Man. Engkau akan dapat kebagusan dia bila engkau boleh freekan masa ataupun aku minta engkau punya masa 1 jam besok malam sebagai kawan aku. Tuan-tuan nak catat skrip ni, tuan-tuan catatlah. Skrip ni skrip mahal. Skrip ni value dia RM300,000. So catat, jangan sekadar dengar. Dengar setan dia akan bagi hilang daripada ingatan. Right, Man. Besok ni, program ni memang khas untuk engkau. Program apa ni, Ji? Kan kalau saya communicate dengan kawan macam tu lah. Program besok ni memang khas untuk engkau sebenarnya. Aku yakin dan percaya kau tercari-cari program ni. Tolong, boleh tak? Aku nak beli masa engkau lah. 1 jam. Sebagai kawan, kau boleh tak spendkan masa untuk aku besok 1 jam? Lepas kau spend tu, kan? Kemudian, aku kena berterima kasih dengan kau. Kalau kau nak berterima kasih dengan aku pun, okey. Tak nak pun tak apa. Okey lah, Yus. So, besok malam, pukul apa? 9.30. Sampai pukul apa? 10.30. Kemudian, besok, kan, pagi ingatkan dia, Man, jangan lupa malam ni. Petang, ingatkan dia, Man, jangan lupa malam ni. Lepas maghrib, ingatkan sekali lagi. 3 kali peringatan. Man, jangan lupa malam ni tau. Kau kena hadir program malam ni. At least, setidak-tidaknya, kau tak menyesal seumur hidup kau. Guna perkataan ni. Kemudian, bila dapat je link, kan, ataupun tuan-tuan memang dah dapat link dah, betul tak? Kan, kemudian pukul 9, bagi link dekat dia, bagi tahu, Man, standby. Pukul 9.30, kau masuk program ni, kau dengar daripada awal sampai habis, lepas tu nanti, baru kau decide. Ni program apa pula ni? Bisnes ke apa? Man, aku dah minta kau duit apa-apa? Man, ada kau nak kena keluar duit apa-apa? Nak kena pergi keluar, nak belajar aku apa-apa? Tak ada. No cost at all. Tak payah bayar apa-apa. Kau duduk depan skrin kau dengar sahaja, lepas tu kau belajarlah sesuatu. Ini kalau nak, kalau kita nak, kalau nak naik angin dengan dia lah, betul? Kan? Tapi sebagai kawan-kawan tuan-tuan, kita sembang-sembang macam kawan-kawan lah. Janganlah nampak sangat kau nak suruh dia beli sesuatu daripada kau. Tu ayat bahasa senang faham dia. Boleh faham tak? Jadi tak payah cerita. Besok malam ada program Ting Quran. Dia pun dengar Ting Quran, apa benda Quran-Quran pula ni? Kemudian dia pun Google. Dia pun tanya ChatGPT. Dia pun buat research. Oh, ini kau nak kena jual dengan aku ke ni? Kau nak suruh aku beli ke apa? Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Jadi tuan-tuan, skrip yang saya guna tadi,
Skrip yang saya guna, dengar saya guna tadi tu, pada bulan pertama. Saya tunjuk. Bulan pertama saya bersama-sama dengan Think Quran. Pergi dekat income, pergi monthly. Ni, Oktober malam tadi kan. Inilah income saya, 5,725. Baik, jom kita tengok pada tahun 2023. Oktober 2023. Berapa pendapatan saya, tuan-tuan? Siapa nampak? Oktober 2023, berapa monthly income kat bawah ni? Berapa puluh ribu? Berapa ribu? Tak ada. Kosong kan? Maksudnya apa? Maksudnya saya tak bermula lagi. Tak mula lagi. September pun tak mula lagi. Tak ada. Tu nampak tu. Tapi tuan-tuan, saya bermula pada Disember 2023. Bulan pertama saya sahaja dengan kaedah guna pakai tadi tu. Berapa income saya situ? Berapa, nampak tak? Siapa nampak? Tulis dekat bahagian komen. Berapa puluh ringgit lagi sahaja nak mencecah sampai 16,000. Tuan-tuan, okey tak? Pertama, tak payah cerita sangat pasal bisnes. Tak payah cerita pasal Think Quran. Yang kedua, bagi tahu je, invite je. Ajak biar tadi Haji Amin yang ceritakan semua benda tu. Macam mana hari ni tuan-tuan, tuan-tuan invite dia orang masuk dalam program, biar Haji M1 yang cerita semua tu. Biar Ustaz Mirza tu, biar Syafiq tu, biar kami lah senang cerita dia. Hello, okey tak? Tuan-tuan buat benda yang saya buat dan tuan-tuan dapat hasil. Kalau tak dapat 16,000 macam ni pun, dapat RM600. Agak-agak okey tak? Hello, tak dapat 15,000, 16,000 ni, agak-agak dapatlah RM400. Agak-agak okey tak? Nak tanya ni. Kemudian, Januari 2024. Tu, saya besarkan. Biar nampak clear tu. Januari dapat berapa? Januari dapat berapa? Dekat 30,000. 30,000 campur dengan 15,000 tadi, kan? Berapa total dalam tempoh 2 bulan? Kan? 30,000 campur dengan 15,000, 45,000, 2 bulan. Tahu tak 2 bulan ni apa saya buat? Tuan-tuan, 2 bulan ni apa yang saya bercakap pasal Think Quran? Berapa banyak perkataan Think Quran saya cakap? Berapa banyak? Hello? Tuan-tuan, berapa kali perkataan Think Quran, berapa kali saya buat explanation, berapa kali? Berapa kali saya nak kena explain, berapa kali? Tak ada. Tak ada. Dalam tempoh 2 bulan, saya bergantung 100% bersama dengan Haji Amin tu. Cumanya pada bulan Januari tu, dengar baik-baik. Pada bulan Januari tu sebenarnya half month je, setengah bulan je. Setengah bulan sebab apa? Sebab waktu tu Tuan Haji Amin dan beberapa orang senior-senior, diorang semua pergi umrah. Diorang semua pergi umrah. Tapi tak macam mana tuan-tuan, bila saya jumpa kenalan, kawan, kan? Apa yang Haji Amin cakap daripada A sampai Z, itulah juga yang saya sampaikan daripada A sampai Z. Sebab apa? Sebab tiap-tiap malam, hampir dikatakan tiap-tiap malam, saya jumpa dengan Haji Amin, duduk dekat sebelah dia, dia explain. Dia explain benda yang sama tiap-tiap malam. Benda tu dah melekat dekat dalam kepala otak saya ni. Jadi bila dia pergi umrah, saya pun tak tahu nak invite siapa, kan? Jadi saya lah belajar-belajar untuk bercakap, belajar-belajar untuk explain, belajar-belajar untuk tadi buat presentation ke apa benda lah tadi tu yang saya dah explain semua benda tu kan. Belajar-belajar lah. Dan saya pun tak tahu. Kawan kenalan ni tadi, dia pun beli, dia pun subscribe, dia pun join, dia pun register, dia pun nak bersama-sama dengan saya. Saya tak tahu tuan-tuan. Yang saya tahu, inilah mukjizat Al-Quran. Yang saya tahu, inilah bantuan-bantuan daripada Allah bila kita ada niat sungguh-sungguh dekat dalam hati untuk sebarkan makna perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata, ya Allah, benda yang mudah, yang senang macam ni pun, pahala berpanjangan, berjalan, pendapatan 2 bulan RM45,000. Siapa nak bagi macam tu? Siapa nak bagi? Tuan-tuan bekerja, bulan pertama 15,000, bulan kedua naik 30,000, kan? 100% kenaikan. Berapa puluh tahun tuan-tuan kena kerja nak naik kenaikan 100%?
Itu yang bekerja, yang tak bekerja. Right. Jadi itu sebab saya kata sistem 4 step ni ataupun sistem yang diguna pakai ni, sistem yang hari ni memudahkan golongan, kawan-kawan, kan, keluarga-keluarga yang baru ni dan ianya proven. Proven sebab apa? Sebab hari ni tuan-tuan hanya bersungguh-sungguh saja untuk ajak kenalan tadi tu masuk dekat program secara online ataupun secara offline. Kalau ada program offline, tuan-tuan tahu, ada dekat tempat masing-masing. Pergi. Pergi. Pergi, bawa kenalan, bawa kawan. Dan pada masa yang sama, kita juga dapat belajar secara directly dan secara repeatedly. Cuba ulang. Dapat belajar secara? Hello? Apa belajar secara percuma lah pula ni? Aku cerita lain, jawab lain. Tuan jawab lain. Kan? Belajar secara direct and repeat. Ulanglah. Kan proses pembelajaran ni kita belajar ulang. So lama-lama tuan-tuan dapatlah macam mana rentak yang saya dapat. Boleh tuan-tuan? Kan tu sebab kenapa hari ni saya nak tuan-tuan buat supaya hari ni tuan-tuan balik modal. Selepas baliknya modal, kan? Modal tu dah tak pernah keluar lagi dah. Nak dengar tak malam tadi? Last modal yang dikeluarkan oleh yang dapat pendapatan tu semua, last modal dia orang keluarkan berapa? Bila? Tuan, saya modal saya keluar tuan-tuan sekali je. Itulah pada awal-awal tu. Cuma modal saya besar lah waktu tu. 7,700. Sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. 7,700 dah tak ada dah modal tu. Yang paling tinggi pun ada 2,600. Itu dipanggil sebagai preferred tu. Ataupun franchise tu. Ataupun dipanggil sebagai stokis. Kan? Ataupun dipanggil apa? Sebagai kita punya apa nama tu? Sebagai dia panggil apa? Sebagai yalah franchisor lah kan? Ataupun sebagai apa dia panggil? Main HQ lah kan? Nak faham dia. Nak faham bahasa bisnes ni Boleh faham tak? Kan? Ini bukan bahasa apa ni? Panggil bahasa apa? Bahasa yang pelik-pelik tak ada. Kan? Jadi sebagai apa? Franchise. Kemudian kita ada franchisee buat benda yang sama. Itulah dia konsep dia. Boleh faham ke faham? Kan? Jadi dan saya tak faham kalau hari ni kita nak ajak kawan, nak invite kawan ke arah kebaikan ni pun ada masalah, tuan-tuan cuba cek balik. Dengan siapakah kawan-kawan tuan-tuan? Kalau nak ajak kepada kebaikan ni pun dia orang tak nak, kan? Dia orang tolak, kan? Ataupun senang cerita minta maaf tuan-tuan tak ada duit, kan? So itu sebab ubah cara ataupun ubah dengan circle siapa kita berada. Okay? Boleh? So besok malam kita ada program. So saya nak tengok ilmu, knowledge, apa yang saya ajar pada malam ni, tuan-tuan praktikal ataupun tidak, tuan-tuan buat ataupun tidak, malas ataupun tidak, rajin ataupun tidak, dirasuk ataupun tidak. Ini semua bergantung kepada anda. Dan saya nak ulang tuan-tuan. Tuan-tuan duduk diam tak dapat apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan bertindak, setidak-tidaknya akan dapat apa-apa. Saya ulang, duduk tak buat apa-apa, tak dapat apa-apa lah. Tapi setidak-tidaknya, kalau hari ni saya boleh dapatlah 300,000, tuan-tuan boleh dapat 300 pun syukur Alhamdulillah. Setuju ke betul? Kalau tulis setuju, setuju. Buat apa-apa, at least lah dapat RM3,000. Saya dapat RM300,000. Tuan-tuan dapat RM3,000 sebagai pendapatan tambahan. Alhamdulillah, syukur. Dah. Apa nak? Pening-pening kepalanya lagi. Dan semua ni, tuan-tuan tak payah hari ni kita pening-pening kepala nak bayar kedai. Nak sewa pejabat, tak payah. Tak payah pening-pening hari ni nak kena keluar, nak pergi ke pejabat, nak kena pergi ofis, nak pergi kedai, tak payah. Tak payah hari ni nak bertekak dengan nak marah-marah staff ke, kan? Tak tahu buat kerja, tak payah. Tak payah nak hantar barang, tak payah. Tuan-tuan boleh buat keputusan sama ada nak buat secara online sahaja ataupun nak buat secara offline, tidak ada isu dan masalah. Haji MY buat berapa? Berapa cara? Saya buat semua cara. Semua cara saya buat. Online, offline, kan, digital, social media, kan, nak buat kawan, kenalan. Sebab semua itu, bila saya buat, saya tahu akan dapat hasil. Allah itu maha adil, dia akan bagi punya. Kan? Jadi, daripada kita buat satu cara, satu kaedah, dua, tiga, kan, lebih bagus kita buat macam-macam kaedah dan cara. Boleh? Jelas? Baik, ada soalan? Last. Kalau nak post kat WhatsApp, ada ayat tak untuk orang DM kita? Puan Fiza.
Kalau kita nak buat post ataupun dekat WhatsApp, boleh buat. Tapi jawapan dia sering. Boleh buat sebab dia mudah. Tapi jawapan dia tak berkesan. Saya ulang, Puan Fiza. Okay. Kalau kita hanya tulis status dekat WhatsApp, kan? Saya bagi contoh lah, contoh kan. Siapa nak guna aplikasi Think Quran percuma free, kan? Ataupun kita tulis kat situ lah, kan? Download secara percuma, contoh. Kan? Ataupun nak buat duit dengan affiliate, contoh. Contohlah apa-apa perkataan pun. Ya, dia senang dan mudah sebab kita post je. Tapi jawapan dia tidak berkesan. Tak. Untuk peringkat permulaan ni, yang berkesan adalah kita mulakan dengan orang yang kita kenal dulu. Kan? Puan Fiza, onkan mic jap. Saya nak tanya supaya dia boleh brainstorm korang semua ni. Baik, tadi saya suruh tulis 20 list nama kenalan-kenalan, betul tak? Betul. Puan Fiza, kalau Ya. saya suruh tulis 20 list nama kawan-kawan yang kita tak kenal ataupun orang yang kita tak kenal, mana lagi senang dan mudah? Yang kenal lagi mudah. Kenapa tak tulis kawan yang kita tak kenal? Takut dia macam mana Sebab kita tak kenal memang susah lah. Dia pun tak kenal Ya, kita. ya betul. Boleh faham tu? Betul. Ya, Faham? jadi buatlah list nama kawan-kawan kita kenal dulu. Dan kenalan kita pun takkanlah, minta maaf cakap, takkanlah umur 40, kenalan 20 orang je. Itu pun kawan-kawan yang toksid. Allahu Akbar. Kan? Ya. Boleh? Boleh, boleh. InsyaAllah. Kaedah-kaedah lain, bukan saya takkan ajar, bukan saya tak nak ajar. Saya akan ajar, tuan-tuan. Saya akan ajar. Tanya Syafiq. Tanya ni ramai lagi. Saya nak ajar gunakan apa? Gunakan social media, boleh. Saya nak ajar gunakan ads, boleh. Nak gunakan cara bayar, boleh. Kan? Ataupun nak cara lebih ganas, boleh. Kan? Tetapi sekarang ni, kan saya kata tadi, 4 step tadi adalah untuk mudahkan orang yang baru, kan? Dan ianya berkesan. Kenapa? Sebab Haji MY juga, dia bermula dan dia buat tadi, saya dah cerita semua dah ni. Kan? Buat apa yang telah disistemkan dia. Boleh? Lepas Boleh. kawan dengar BOP tu nanti, dia akan join pakai link affiliate kita ke macam mana? Tuan Taufik, kalau ada kawan nak join, kan, jangan bagi link affiliate tuan. Bagi link affiliate saya. Mana Taufik? Onkan mic. Ya. Jangan bagi Kenapa link. macam tu, tuan? Apa dia? Kenapa macam tu? Biar saya yang dapat pendapatan. Faham? Okey, teruskan. Faham ke tak faham? Faham ke tak Ada faham? pelik di situ. Tak faham. Dah nama pun affiliate. Affiliate ni, kalau kenalan tu berpunca daripada kita, bagilah link affiliate masing-masing. Boleh faham? Tapi kan dia akan masuk dekat dalam apa meeting tu. So nanti Okey. dalam meeting kalau tak silap nanti tuan akan bagi dia punya link umum tu eh. Tak ada. Saya tak bagi secara umum, tak ada. Syafiq ke Okey. Ustaz Miza pun, dia tak akan bagi link secara umum, tidak ada. Link akan diberikan kepada siapa yang invite masuk dalam program. Jelas? Itu sebab Alright. biasanya siapa yang masuk kan, presenter akan bagi tahu. Dapatkan link daripada kenalan yang invite tuan-tuan masuk dalam program ni. Ada dengar ayat tu? Okey. Ada dengar kan? So maknanya link apa? Ya. Itu maksud dia link apa? Link sendiri lah. Yelah, link sendiri dipanggil link apa? Link affiliate. Affiliate ni hanya Ya. gunakan link sahaja. Kan? Itu Alright. sebab bila kita invite kenalan, pastikan link affiliate tu kita yang bagi dekat dia orang. Dan memang dalam presentation secara online, dilarang sama sekali tunjuk QR code kah, link affiliate secara public, tak boleh. Kan? So itu dia punya pantang larang dia. Jelas? Okey. Alright, thank you. Okay, So ada lepas lagi dah soalan, habis tuan-tuan? presentation, Sorry? tuan, sorry, lepas dah habis presentation baru kita bagi link kita. Ke? Sama ada lepas ataupun semasa pun boleh juga. Contoh,
Kan kita habis program 10.30, betul tak? Sebelum habis program tu, kita dah boleh bagi dah kepada kawan kita. Ni kau daftar dekat sini. Sorry. Bukan waktu pukul 10.30, tak. Waktu mula-mula yang kalau Ustaz Mirza, dia akan minta register affiliate Think Quran. Register aplikasi Think Quran. Okey, waktu tu bila arahan tu keluar, maka kita dah kena bagi link kita kepada kawan kita tu, supaya dia daftar aplikasi Think Quran secara percuma gunakan link affiliate kita. Link affiliate tu maknanya link tu daripada kita lah, bukan daripada orang lain. Waktu mula-mula sesi pertama tu pukul 9 berapa tu? 9.30 sampai 9, antara 9.30 sampai 9.40 macam tu. Kan, macam Syafiq semalam dia okay, sekarang saya nak bagi secara percuma. Kan, dah bagi apa? Dah bagi daftar secara percuma. Jadi diorang akan tertanya-tanya, macam mana nak daftar percuma? Dapatkanlah link tu daripada orang yang invite. Siapa yang datang daripada channel saya, dapatkan link tu daripada saya punya channel. Sebab itu saya punya kenalan ataupun saya punya prospek ataupun saya punya orang yang saya invite. Boleh faham? Okay, tu istilah-istilah dia lah. Prospek kan, kita punya bakal business partner, orang yang kita invite. Kan, tu semua tengok daripada mana, source mana yang kita dapatkan mereka. Okay, jelas? Okay? Jadi kita dah bagi siap-siap supaya bila dia klik link dan dia daftar Think Quran punya apps, akan tertera nama kita nanti. Bila dia upgrade, dapat diskaun tu pun akan keluar nama kita nanti. Okay, boleh? Haji, nak tanya Baik. lagi. Ya, Adakah kawan saya yang akan join tu, dia akan dapat rate harga sama saya ataupun dia punya ada lagi murah ke, lagi mahal ke? tak ada. Harga dengar sini. Okay, baik. Ini dari segi produk pula. Produk aplikasi Think Quran ni, sekarang ni, dia akan ada dua harga. Harga pertama adalah dipanggil harga WordQuest. Harga WordQuest ni, harga sebenar dia 399. Yang lain semua ambil pen dan catat. Jangan tanya lagi lepas ni harga dah. Sebab ini diulang-ulang dah. Daripada sebelum ni pun, saya ulang benda yang sama juga. Dan anda pun boleh tengok dekat dalam app sebenarnya. Berapa harga sebenar aplikasi Think Quran. Aplikasi Think Quran, dia akan ada dua modul. Modul pertama, nama dia Surah Quest. Yang kedua, pertama nama dia WordQuest. Yang kedua adalah Surah Quest. Dua-dua ni, harga sebenar dia adalah 399. Yang kedua pun 399. Harga sebenar. Harga sebenar ni makna dia apa? Makna dia kalau dia beli direct dengan company, dia kena bayar 399 kali 2. Maknanya 798. Tapi disebabkan dia beli menggunakan link affiliate saya, maka dia layak dapat diskaun. Sebab saya sebagai affiliate, bagi dia link, dia daftar, guna link saya, maka dia layak dapat diskaun. Okey, baik, dengar betul-betul. Diskaun tu berbentuk apa? Kalau dia hanya ambil satu modul sahaja, 399 jadi 299 sebab dia datang daripada saya punya link affiliate. Baik. Dan amat rugilah sebab bila dia ambil hanya satu modul sahaja, lepas ni nanti bila dia nak belajar modul kedua, dia kena bayar lagi 299. Nampak? So, dua-dua tadi harga dia 399, 399. Kalau dia ambil satu-satu, satu ni 299, satu ni 299. Nanti dia kena tambah lagi. Kan? So, itu sebab kenapa saya mencadangkan ambil combo punya price. Combo punya price dapat diskaun lagi 100. Jadi, itu yang menjadi 498. Sebab dapat dua-dua modul. Modul WordQuest dengan modul Surah Quest. Kita boleh belajar lebih daripada 2,000 patah perkataan Al-Quran. Okey, jelas. Jadi itu sebab kalau hari ni dia tak tik, kan, masa dia nak bayar tu dia tak tik yang Surah Quest, maka dia akan bayar 299 sahaja. Next nanti bila dia nak belajar perkataan yang ke 1001 ataupun ke 1100 kan, lebih 1000 tu, nak belajar lagi 1000, dia kena bayar lagi 299. Rugilah 100. Faham tak?
Kan? So, biasanya orang-orang kaya dia akan beli waktu diskaun banyak. Kan? Orang yang tak berapa nak kaya je dia pergi bayar yang mahal tu. Jelas? Jelas? Okey, baik. Ada lagi soalan? Okey, jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan,